masalah jantung, masalah buah pinggang, CKD, ada masalah vertigo, migraine, masalah haid, masalah fibroid, cyst, endometriosis, yang mendapat masalah gout, rheumatoid arthritis, sinusitis, prostatitis, apa lagi? Macam-macam penyakit lah selepas suntikan vaksin COVID terutamanya, dan juga soalan-soalan berkaitan dengan detox, detox mendetox. Siapa-siapa yang belum berdetox ataupun yang sudah membeli detox, yang sedang menggunakan set detox, boleh tanya soalan-soalan yang relevan lah. Ataupun kalau ada pesakit-pesakit dalam live ni yang sudah berdetox 1 set, 2 set, 3 set, yang nak share testimoni pun kita alu-alukan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi tuan-tuan dan puan, saya buka lah sesi soal jawab. Jadi saya minta soalan daripada tuan-tuan dan puan yang ada dalam live ni, boleh on mic, boleh terus tanya soalan. Siapa yang ada soalan yang nak bertanya dulu, boleh on mic, boleh tanya terus ya. Saya akan cuba jawab berkaitan dengan penyakit tuan-tuan dan puan. Sebab ini bukan ceramah, bukan kuliah, tetapi ini lebih kepada saya nak mendengar apa masalah tuan-tuan dan puan, apa soalan daripada tuan-tuan dan puan, dan saya akan cuba selesaikan on the spot. Saya akan cuba selesaikan persoalan tuan-tuan dan puan dalam sesi live Google Meet malam ni juga. Supaya tuan-tuan dan puan senang nak meneruskan kehidupan, nak meneruskan rawatan, proses rawatan senang berjalan dengan lancar. Okey, ada soalan buka mic, tanya ya. Kalau yang tak bertanya, boleh tulis ya. Boleh soal di chat, di chatting. Jangan malu-malu, cepat bertanya cepat, sebab kita jangan buang masa. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam tuan. Saya Salihuddin daripada Perak. Okey tuan. Ya, baik doktor. Saya dah dapatkan detox lah. Ada dapat? Okey. Alhamdulillah. Baru yang pertama lah, baru botol yang pertama. Okey. Dengar ke doktor? Dengar. Hello. Okey. Jadi simptom saya nafas tersekat. Kemudian 3 tu lah, GGA tu, 1 set kena. Kemudian sekarang ni dia melarat dekat telinga. Telinga saya jadi bengang. Saya dah pergi jumpa spesialis, dah masuk kamera dalam telinga, dalam hidung. So far doktor pakar cakap tak ada apa-apa masalah pun, semua okey je. Okey. Kemudian banyaklah saya tak boleh berdiri lama, semua lemah lah. Kita punya saraf ke semua lemah ya. Ini sejak bila ni? Sejak berdetox ke ataupun sebelum berdetox lagi memang ini masalahnya? Memang after second dose Sinovac. Okey, alright. Dos pertama saya demam dalam 3 hari, tapi okey, bangun malam sihat dah. Kemudian kena second dose terus flat lah. Kemudian yang ketiga saya tak ambil. Okey, selepas dah kena Sinovac 2 dos tu, apa penyakit yang kena? Gastritis, GERD, anxiety? Okey. Kemudian lemah, semua badan lemah. Jadi nak buat kerja berat tak boleh, jadi semput, jadi penat. Kemudian sekarang ni pun ambil tu lah, saya ambil Zanex tu kan. Ubat sekretari Zanex tu, tapi saya tak buat amalan lah. Bila kadang nak bawa kereta jauh, saya makan sebiji macam tu je lah. Kemudian yang telinga bengang pun selepas cucuk vaksin jugalah. Ya, betul. Dia simptom tambahan pula. So, sekarang ni set detox saya dah ambil berapa botol? Botol pertama baru? Baru botol pertama. Baru pembelian. Hari tu pembelian pertama saya dah beli dah. Lepas tu waktu tu anxiety kan. Saya takut nak buat, saya buang balik semua. Kemudian yang ni saya beli balik. Yang ni berani lah. Saya dah hampir habis dah botol yang pertama. Alright. Jadi apa simptom-simptom healing crisis? Ada rasa tak waktu berdetox? Tak ada rasa healing crisis tak? Healing crisis hari tu jadi pening. Hari pertama tu pening. Kemudian saya stop. Kemudian dah hilang pening. Saya mula balik lah. Hari ni, sekarang ni dah 3-4 hari buat. Tak ada masalah lah. Tak ada healing crisis, tak ada dah. Okay, alright. Jadi kes Tuan Salihuddin ni teruskan je, insyaAllah.
Saya jangkakan kalau Tuan Salahuddin berdetox sampai habiskan 3 botol tu, kemudian ambil botol set yang kedua pula 3 botol lagi, set ketiga 3 botol lagi, 9 botol selama 3 bulan, insya-Allah saya jangkakan memang gastritis ke anxiety tu, GGA tu akan sembuh lah. Lepas tu yang berdengung ke, sakit telinga ke, tak dengar ke, semua dia akan clear, dia akan okey balik, jangan risau. Badan yang lemah tu yang biasanya lepas 2-3 botol set detox ni badan akan jadi okey balik. Itu yang paling cepat lah. Biasa pesakit kes begini badan lemah tu akan jadi okey dulu. Saya sebab memang tak boleh diri lama doktor. Kalau berdiri lama je dia akan keras, perut akan jadi keras. Kemudian kita jadi penat rehat dulu, lepas baru okey balik. Sinovac ni memang dia ejen saraf. Dia ejen saraf, dia akan bantai saraf dulu. Saraf kita, urat saraf kita, tisu kita, otot badan kita memang akan kena hantam teruk lah dengan Sinovac. Sinovac memang dia memang perosak saraf. Dulu waktu saya sakit teruk, berat badan saya 65 macam tu lah. Saya waktu sakit tu turun sampai 40 kilo. Kemudian sekarang dah naik balik jadi 51, 52 macam tu lah. Berat badan ideal. 51, 52 tu berat badan yang sebenar lah kan? Ideal lah kan? Dia sebenar tapi kita badan lemah lah. Kita rasa lemah je badan. Dia badan dia jadi tak ada power. Nak angkat berat pun kita rasa macam kita bergerak sikit pun kita jadi penat dah. Angkat berat sikit pun kita penat dah. Okay, alright. Tak apa. Teruskan dulu berdetox tu. InsyaAllah lepas habis satu set tu, penat tu akan pulih dululah insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay. Siapa lagi ada soalan? Sila on mic boleh tanya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, ya Tuan Azali. Saya dah round kedua lah, dekat habis botol ketiga. Bila saya berdetox, dia round yang pertama dan yang kedua tu bila saya detox, saya jadi batuk. Batuk saya yang bunyi dekat paru-paru tu bunyi itulah. Jadi yang pertama saya jumpa doktor, yang kedua ni pun saya jumpa doktor. Akhirnya semalam saya pergi KPJ, dia x-ray apa semualah. Dia kalau ikut paru-paru tu clear lah. Lepas tu dia bagi ubat apa semua. Tetapi daripada kita x-ray dada tu, dalam report tu dia sebut jantung tu dia, maknanya saiznya membesar sedikit lah. Dia bengkak lah, kata doktor tu bengkak lah. Jadi saya pun terkejut juga kan, pasal apa jadi macam tu kan. Jadi apakah itu kesan daripada vaksin tu ataupun maknanya bila detox tu dia menyebabkan keradangan pada jantung tu dia keluar macam tu ke? Macam mana doktor? Okey, vaksin dulu Pfizer kan? Saya pun tak ingat lah doktor. Rasa saya ada Sinovac, ada apa ni Pfizer pun ada. Yang ketiga tu saya rasa Pfizer. Okey. Jelas. Asalkan ada Pfizer, dalam dos tu asalkan ada Pfizer lah. Tak kira dos ke pertama ke kedua ke ketiga ke, asalkan ada Pfizer, memang risiko untuk radang jantung tu tinggi. Jadi bukan sebabkan detox. Detox saya tidak akan menyebabkan radang jantung. Ini memang side effect daripada vaksin tu, dia dah keluar lah tu. Dah mula nampak, dah dapat dikesan. Jadi majoriti pesakit kami pun yang cucuk Pfizer ni memang ada radang jantung, ada masalah jantung. Jadi tak apa, Tuan Razali memang sudah berdetox. Teruskan je. Teruskan je, dia akan rawat insyaAllah. Tak ada masalah. Lagi satu doktor, daripada situ pun maknanya saya cek darah saya lah. Kalau ikut doktor yang maklum pada saya tu, dari segi darah tu okey lah. Tapi dia kata, saya pun agak terkejut juga lah. Dia kata macam dalam saluran usus saya, dia kata macam ada. Dia kata macam ada apa ni, kanser punya apa? Ada sedikit lah dia kata, tapi dia kata jangan risau lah. Tapi itu saya pun rasa macam apa jadi macam ni. Memang teruk. Side effect daripada Pfizer, AstraZeneca, Sinovac ni memang teruk. Tu saya dah kata lama dah. Kita dah bincangkan lama dah. Dia boleh menyebabkan kanser,
boleh menyebabkan keradangan, radang jantung, radang paru-paru, radang buah pinggang, rosak buah pinggang. Jadi ini bukan perkara yang mengejutkan. Sebab memang dah ada dah, kita dah jangkakan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dah cucuk vaksin COVID ni tak perlu risau sekarang ni. Siapa-siapa yang sedang berdetox ni jangan risau. You tenang saja, sebab bila you tenang, penyakit you tak akan merebak. Kalau you stres, you jadi takut, you jadi kecut perut, you jadi panik, you jadi stres, penyakit you akan cepat merebak. Kalau kanser tu baru ada benih, dia akan cepat merebak, cepat kena stage 4. Jadi tolong orang macam Tuan Razali, siapa-siapa lah dalam live ni, kalau you dah ada apa-apa simptom pun, you tenang je. Tenang ni memang kunci untuk segala-galanya. Nak sembuh pelbagai penyakit, you kena tenang, you kena hadap, you kena lawan. Dia memang kena jadi fighter. That's why dia ada istilah cancer fighter. Dia ada istilah brain tumor fighter. Dia ada istilah yang CKD fighter. Okay? You kena fight. You tak boleh jadi rasa lemah, rasa alah habislah aku. Selagi you dah rasa habislah, you surrender, habis. Saya cancer tu bila badan kita lemah, dia akan lemah, dia akan jadi kuat, dia akan merebak lebih cepat lagi ya. Jadi jangan stres, jangan jadi lemah. Kuatkan badan, kuatkan semangat. Okey, kita yakin kita akan lawan, insya-Allah boleh. Yakin dengan Allah Taala, yakin dengan produk yang sedang digunakan tu set detox tu. Lawan, jaga makan, ambil makanan-makanan yang bersifat anti kanser, seperti jus jus buah tu durian Belanda, okey. Daun durian Belanda itu antara bahan-bahan yang memang bersifat anti kanser. Ambil yang tu juga. Kalau dah doktor suspek ada sedikit sel kanser, jadi kita amalkan juga yang tu. Dalam masa sama kita teruskan detox dengan tenang lah. InsyaAllah kalau sempat berdetox, sempat buang racun-racun vaksin tu, memang tak sempat. InsyaAllah. Okay? Lagi satu doktor, maknanya itulah makna siapa yang dah vaksin ni, maknanya harapan bergantung harap pada doktor lah kan, maknanya tanggungjawab doktor lah, maknanya dari segi kualiti ubat tu kena jaga dan sebagainya. Maknanya kita sebagai pengguna kita akan ikut apa yang doktor sarankan lah. Jadi lagi satu, untuk bulan puasa ni, ingatan balik lah, saya pun dah lupa kan macam mana cara guna lah. Saya pun nak kena nak refresh balik lah. Okey, ingat formula 7-3. 7 kali waktu malam, 3 kali waktu sahur. Dan waktu malam tu selepas berbuka pukul 7.30 biasanya, pukul 8 tu boleh start dah lah. Okay? Pukul 8, 8.30, boleh buat 7 sesi waktu malam setiap setengah jam. Waktu sahur pula 3 sesi lagi. Bangun awal sikit lah. Bangun awal pukul 4 ke pukul 4.30 ke, start dah. Setiap setengah jam sampai waktu sahur. Okay? Sampai kita nak makan lah. Jadi sebelum sahur tu ambil dah 3 dos, 3 sesi. Setiap sesi tu masih sama lah, 5 spray ke bawah lidah macam biasa. Jadi ingat formula 7-3 setiap setengah jam ya. Itu je. Okey doktor. Alright. Okey, siapa lagi ada soalan? Boleh on mic, boleh tanya ya. Kita nak jimatkan masa. Tuan-tuan puan tanya, saya jawab. Ya. Ya tuan. Ya, Waalaikumsalam. Saya Hanif doktor daripada Ipoh Perak. Okey, alright. Jadi saya dah beli doktor punya detox baru pakai 2 hari. Jadi saya nak tanya doktor, kesan dia memang terlalu cepat ke sebab saya punya sakit bukan 100% hilang, tapi saya punya penat tu memang dah tak ada dah. Jantung saya pun dah tak ada tak ada berdebar-debar. Lepas tu saya tak ada, orang kata tarik nafas pun puas lah. Jadi saya nak tanya kesan doktor punya detox ni adakah secepat itu? Ya, ada orang yang cepat. Ada orang yang sangat cepat. 1 hari, 2 hari tak sampai suku botol pengguna set detox tu dah ada kesan yang signifikan. Itu rezeki masing-masing lah. Tapi kes-kes macam tuan ni saya tak janjikan dengan orang ramai lah. Ini kes-kes yang rare lah. Dia ada orang sangat cepat. Sebab saya doktor, saya ada MDD, mental disorder. Saya memang ada secretary lah. Saya pun anggota polis. Jadi sebelum ni memang saya disahkan tidak boleh menggunakan senjata api lah.
sebab saya ada anxiety kan. Jadi saya follow doktor lama. Sekarang ni baru saya beli dan saya test. Dalam masa 2 hari ni alhamdulillah saya pun rasa macam angin dah tak ada. Lepas tu saya jadi kuat makan lah doktor. Saya jadi selera. Memang selera makan lah. Saya tak tahu kenapa selera betul saya makan. Memang saya boleh tambah nasi tu banyak, 2-3 pinggan. Ya doktor? Selama ni kurang selera lepas cucuk vaksin tu. Saya makan 1 sendok je sehari. Saya tak boleh masuk dah. Sekarang ni saya kena makan banyak. Saya lapar cepat. Okey. Tahu tak sebab apa? Sekarang berat badan berapa? 67 doktor. Sepatutnya berat badan tuan berapa? Sepatutnya saya memang maintain 67 tu. Sebab saya pun main kuda. Saya ekstrim punya sukan. Okey. Jadi saya cuma maintain. Cuma saya makan tu tak boleh lebih daripada sesenduk. Kalau tidak saya jadi penat. Okey, itu yang sebelum kuat makan lah. Sekarang ni lepas kuat makan jadi berapa berat? Masih 67 juga? Saya belum timbang tu. Okey. Tak timbang. Tapi rasa macam ada naik tak badan? Saya rasa naik sebab badan saya ni, baju saya, uniform ni macam kena alter ataupun tukar. Okey. Alright. Dia explanation yang saya boleh bagi kat sini, ada kes pesakit yang macam ni tau. Dia selama ni dia tak ada selera makan. Okey, mungkin ada banyak benda yang kurang lah dalam badan dia. Bila ambil detox saya, okey. Detox saya ni dia akan kesan banyak benda yang dah kurang dalam badan. Zat-zat tertentu apa segala ni. Jadi ini proses kodol lah. Kodol lah. Bila badan tuan dalam keadaan yang banyak benda yang kurang, okey. Dia bila berdetox ni, dia akan detect ada banyak kekurangan, banyak benda nutrien-nutrien yang penting kurang, dia akan rangsang sementara waktu. Selera makan tu memang akan meningkat sementara waktu. Dan lagi pun dulu-dulu tuan kurang selera makan 1 sendok je. Sekarang ni dia masak untuk kodol balik selera tu, dia akan cuba nak bagi balik selera yang normal. Tapi tuan akan rasa macam apa ni kuat makan lah, tapi sebenarnya tidak, hakikatnya tidak. Hakikatnya dia cuba nak adjust balik. Dia nak adjust balik pola pemakanan, pola makan dan pemakanan harian tuan lah. Tapi dia sementara nak adjust tu memanglah pergi hantar kereta ke bengkel pun kita tengok dalam proses dia nak adjust tu sekejap sana sekejap sini ada masalah kita nampak. Sebab dia tengah buat adjustment. Jadi sabar je. Baru sebotol lagi. Baru sebotol dan baru 2 hari. Saya pun tidur biasa tidur 2-3 pagi. Sekarang ni pukul 10:30 lagi. Saya lelap lah. Esok bangun pukul 5. Saya kata, saya kata cargas badan ni. Saya kata cepat betul lu buat ni. Ada golongan macam tu dan sujud syukur dulu, mana kata proses repair tu sangat laju untuk tubuh badan tuan lah. Sebab apa dia tidur awal? Sebab dia nak gunakan tenaga badan tu untuk dia nak repair. Proses repair mechanism dia panggil. Sebab proses detox itu dia buat 3 benda. Detox dia buat 3 benda. Pertama dia akan buat detox, dia buang dulu racun-racun vaksin dulu. Dulu cucuk berapa dos? Saya 3 sebab saya penyawa awam. Wajib lah. Kalau tidak saya kena ni kan. Habis tu saya AstraZeneca 2, Pfizer 1. Itu pun kalau kita minta ke AstraZeneca pun dia kata tak boleh, kena ikut KKM juga mana KKM nak bagi. Jadi kita dalam keadaan terpaksa doktor. Saya ambil 3 tu lah. Lepas sesi tu yang kena MDD tu kan, mental disorder tu kan. Ya betul, makin kuat. Saya makin kuat, lepas tu jadi takut-takut, anxiety, saya memikirkan kematian saya tu hampir kejap-kejap fikir mati. Saya sampai disahkan tak boleh pegang senjata api betul saya ni. Sedangkan saya seorang anggota yang orang kata memang kerja tu tak pernah ada problem lah, boleh je bekerja. Tapi bila ada satu perasaan anxiety ni, kita mikir banyak lah tu, terlalu tertekan sebenarnya. Tapi betul lah kalau dah ada MDD tu dia tak boleh bagi pegang senjata api, nanti sama ada dia tembak diri dia sendiri ataupun dia tembak orang lain tu je. Betul. Jadi sekarang ni saya ambil saya punya doktor dekat Tanjung Rambutan. Jadi memang ada Xanax ada ambil, lepas tu Lozerpam untuk ketenangan tu ada ambil. Tapi saya tak ada bergantung. Bila perlu je. Tapi bila saya dah jumpa doktor punya detox ni, saya rasa saya perlu tinggalkan lah. Saya rasa saya pun boleh jogging pun 5 kilo dah pagi tadi. Okey saya rasa badan saya. Kalau tidak tak lepas lagi kan? Tak lepas 1.5 pun saya dah cungap doktor, confirm.
Bila ambil 2 hari tu saya hairan tu. Cepat betul ubat ni, kuat betul ni. Tapi saya tak ada healing crisis tu, cuma saya kuat kencing sebab saya minum air banyak. Dia salah satu sebab tuan cepat proses pemulihan sebab racun tu dikeluarkan dengan cantik melalui air kencing. Jadi kurang merasa healing crisis. Hakikatnya memang ada. Hakikatnya healing crisis tu ada tapi tuan tak rasa lah. Sebab dia dah Saya tak rasa. racun tu dia banyak keluar melalui air kencing. Dan saya nampak tubuh badan tuan ni sangat efisien. Kenapa ada manusia dia cepat sangat bertindak balas, cepat sangat sembuh gunakan ubat saya ni sebab badan dia efisien. Bukan sebab ubat saya sama je. Formula ubat saya tu sama je untuk semua pesakit saya bagi sama je. Dos pun sama. Membezakan tuan dengan orang lain, tubuh badan tuan sendiri memang jenis itulah orang-orang yang aktif ni, askar polis ni dia lagi cepatlah proses pemulihan dia sebab dia orang memang aktif. Aktiviti dia orang ada exercise apa semua kan. Jadi memang saya nampak lah kesan-kesan cepat ni biasa berlaku dengan anggota polis, tentera, inilah yang bomba yang berpakaian seragam ni yang selalu ada exercise ni. Okey, baik doktor. Terima kasih doktor banyak doktor. Terima kasih bantu doktor. Teruskan berdetox tu sampai habis. Tapi ingatlah botol kedua mungkin tuan akan alami healing crisis yang kuat. Sebab apa? Sebab ramai yang botol kedua tu yang dia orang sakit. Ramai yang akan rasa sakit. Botol satu tu ramai yang seronok je, tenang je. Saya bagi tahu awal supaya jangan terkejut. Okey, baik doktor, baik. Terima kasih doktor. Alright. Okey, siapa lagi yang ada soalan boleh on mic, boleh tanya terus lah. Kita nak jimatkan masa, tak nak buang masa. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam ya tuan. Cakap kuat sikit ya tuan Eugendren. Cakap kuat Okey, sikit. saya Encik Eugendren. Saya nak tanya, saya ni pesakit CKD 4. Oh, dengarlah tuan. Sorry. Kuat sikit. Okey, saya ni CKD 4. CKD tahap 4. Okey. Jadi macam mana saya nak reverse CKD tu? Saya dah cari memang perubatan. Sebelum ni saya dah pernah buat apa tu, infrared sauna, dah bekam. Tapi masih lagi sama saja. Lagi naik ada, kreatinin lagi naik ada, makin lagi. Jadi itulah saya nak dapatkan. Katanya ada penawar bagi CKD buah pinggang. Malam pun dah mula sebelum ni malam tak kencing, sekarang dah mula kencing. Tapi daripada tahun lepas saya dah kencing tak lawas. Bila kencing je macam dia shoot ke tempat lain, lepas tu tak habis kencing. Masih lagi ada kencing. Okey, boleh bagi tahu sejarah sikit tak? Sebelum ni ada sakit darah tinggi ke? Saya boleh kencing manis tapi sekarang kencing manis dah okey. Kencing manis dah memang okey. Dah jadi balik pada normal lah. Walaupun saya tak makan metformin tu dah berhenti dah. Di hospital dah dia tak bagi dah. Dalam berapa bulan, 5 bulan dah saya tak ambil metformin. Saya ambil Siruto dengan Livco. Dengan Zenkosobol daripada BE. Dengar ya? Dengar ya? Ada gangguan online. Ada gangguan. Jadi saya dalam 2 bulan lebih saya ambil Siruto, Zenkosobol dan Livco. Okey, Okey tuan Eugendren tutup mic dulu sebab saya nak bercakap. Dia ada gangguan tu. Okey tuan. Dengar Okey, you boleh record pun, you boleh screen record pun. Tuan-tuan puan yang ada dalam live saya ni boleh screen record pun terutama untuk slot masing-masing yang saya jawab soalan tuan-tuan puan lah supaya nanti ingat tak perlu berulang kali nak tanya balik Okey, tuan Eugendren ni kes dia memang dia dulu kecil manis lah dan mungkin juga dia rosak buah pinggang ni pun salah satu sebab mungkin vaksin lah dos vaksin yang dia ambil berapa dos saya tak tanya tadi tapi kemungkinan juga berpunca daripada vaksin COVID tu alright kecil manis yang lama tapi sekarang dah stabil kecil manis Okey, apa-apa yang tuan Eugendren sedang buat bagus dah berbekam okey, teruskan, itu amalan yang bagus untuk buah pinggang. Yang kedua buat sauna atau infrared tu sangat bagus, itu pun ada dalam protokol saya. Protokol merawat CKD, reverse CKD memang salah satunya memang sauna infrared. Teruskan macam biasa. Okey, cuma nanti tuan Eugendren tambah je dengan satu lagi protokol, jaga makan pemakanan ni. Nanti dapatkan protokol dari ini grup tuan Arif kan ni Eugendren ni tuan Arif punya grup kan.
Okey, nanti dapatkan set detox. Itu penawar utama. Penawar yang paling besar untuk sakit buah pinggang saya ni ialah detox tu. Gunakan detox tu selama 3 bulan. Dapatkan set detox dari Tuan Arif tu nanti. Kalau dari grup Tuan Arif lah. Lepas tu, bersauna apa semua macam biasa, buat amalan sauna. Okey, bagus dah. Infrared tu, pastikan berpeluh setiap hari. Kemudian minum air yang cukup. Makan, elakkan segala protein haiwan lah. You tak boleh makan lah apa-apa yang haiwan. Haiwan base ni, animal base, elakkan. Jadi vegetarian, itu yang paling mudah untuk reverse buah pinggang lah. Kalau you masih makan segala kambing, segala daging, ayam, itik, apa semua ni, memang susah nak reverse. Jadi makan mau jaga. Protein haiwan memang kena elakkan dulu. Jadi vegetarian for a while lah. Okay. So saya jangkakan 3 bulan you berdetox, 3 bulan lagi nanti you akan gunakan ubatan khas untuk buah pinggang. Selama 6 bulan you gunakan protokol detox terus ni insya-Allah. Dengan izin Tuhan, you punya buah pinggang memang boleh reverse. Daripada stage 4 ni dia akan reverse ke stage 3B, 3B dia akan ke 3A. 3A dia akan ke stage 2. Ini yang biasa berlaku dengan pesakit-pesakit stage 4. Okay. Dalam tempoh 6 bulan tu, you boleh pergi at least ke stage 2. Itu saya punya target lah. Stage 1 ni lagi susah lah. Itu untuk orang normal pun kebanyakannya stage 2. Nak pergi stage 1 tu dia kena tambah lagi masa. Tapi dalam tempoh 6 bulan ni biasanya you dah boleh capai stage 2. Stage 2 ni kalau orang dah biasa CKD ni dah macam orang sihat lah. Okay. You dah mula boleh makan macam-macam lah. Tapi makan secara sederhana lah. Okay. Alright, itu saya punya komen. Jadi mungkin Tuan Yukendra boleh tambah lagi. Hari tu ada cucuk vaksin apa dulu? Vaksin COVID tu ada cucuk vaksin apa? Berapa dos? Oh, saya 2 kali. Mula-mula virus apa? Saya lupa lah. Pfizer. Lepas tu Sinovac. Dia ada kaitan dia dengan saya yang rosak buah pinggang lepas cucuk Pfizer, lepas cucuk AstraZeneca Tuan. Dan diorang tak ada sejarah darah tinggi, tak ada sejarah kencing manis, tak ada sejarah gout, tak ada sejarah batu karang, tak ada simptom. Walafiat. Adakah ubat COVID tu boleh menyebabkan buah pinggang? Suntikan vaksin, ya. Tapi okey, ubat apa ni detox ni sejauh mana dia boleh menyembuhkan buah pinggang reverse tu? Itu saya beritahu kat you tadi. Dia boleh pergi sampai stage 2 kalau dalam tempoh 6 bulan. Tapi dalam tempoh 6 bulan tu kena ambil detox dan sama-sama dengan ubat yang vegetarian tu sangat penting lah. Vegetarian, you diet lebih daripada vegetarian. Lepas tu you guna detox 1 bulan. Lepas tu you guna ubat khas untuk buah pinggang. Saya ada ubat khas untuk buah pinggang. Ada ubat khas. 3 bulan detox, 3 bulan ubat kidney cure lah. Dia panggil kidney cure nama ubat tu. 6 bulan. Dan 6 bulan tu lah you buat protokol CKD yang saya dah create. Saya dah buat untuk pesakit CKD. You ada exercise-nya. Ada exercise yang akan diajar dalam protokol tu nanti. Dapatkan protokol dari Tuan Arif lah. Kalau you dalam grup Tuan Arif lah, grup CKD Tuan Arif kan, you minta dari dia protokol. Okay, alright, boleh faham Okay, faham. Siapa lagi ada soalan boleh on mic, boleh tanya terus. Saya cuba nak jawab sebab ramai ni dalam grup kita ni, ramai yang join malam ni. Saya cuba nak jawab sebanyak mungkin soalan lah. Kalau ada soalan boleh kita baca tolong. Assalamualaikum doktor. Saya Mio daripada Kuala Lumpur. Siapa? Mio daripada Kuala Lumpur. Okey, Tuan Mio teruskan. Saya CKD 5 tapi saya tak vaksin. Saya dah ambil set doktor, dah set yang kedua, botol yang ketiga. Okey. Tapi healing crisis tu kuat jugalah. Sebab yang pertama tu saya cerit-berit, muntah-muntah, batuk. Hampir setiap hari lah. So yang set kedua ni saya kaki saya sakit. So macam nak berjalan tak boleh. Saya dah ada dialisis. Dah baru sebulan, seminggu 2 kali. Saya nak tanya doktor macam mana kita nak tahu kita punya buah pinggang tu dah okey. Okey, alright. Untuk kes yang CKD stage 5 dan stage 5 ni, macam mana cara nak tahu dia buah pinggang tu reverse? Pertama,
Pertama, biasanya air kencing semakin banyak. Okey. Yang kedua, yang bengkak-bengkak badan, bengkak-bengkak kaki, tangan, muka tu dah makin kurang ataupun tak ada bengkak, dah hilang bengkak. Yang ketiganya, kita makin kuat. Badan kita makin kuat berpeluh, makin sihat lah. Dan sesak nafas dah tak ada dah, kurang ataupun tak ada langsung. Lepas tu nanti EGFR, kalau pergi cek, kalau pergi buat blood test, EGFR kita akan semakin naik. Mana kata daripada sekarang ni mungkin kalau yang dah kena dialisis ni EGFR dia bawah 15 lah. Mungkin EGFR 10 ke, EGFR tu 10. Lepas berdetox ni sebulan, 2 bulan, pergi test balik, buat blood test untuk kidney, pergi PET lab lah. Jangan harap test buah pinggang di hospital dengan di pusat dialisis, itu saya tak percaya. Tuan-tuan perempuan buat blood test di hospital ataupun di pusat dialisis, minta maaf, saya tak percaya. Masa sekarang saya tak percaya. Tuan-tuan perempuan kena pergi buat blood test secara independen di PET lab ataupun di BP lab, KPJ lab yang tak ada kepentingan. Sebab apa? Sebab pusat dialisis ataupun hospital ni memang kepentingan dia orang nak pastikan tuan-tuan perempuan dialisis di situ tak pindah randah dah. Okey, sebab apa? Sebab itu kita pun tahu dia memang setiap bulan berapa ribu tuan-tuan perempuan akan spend di pusat dialisis tu. Tak kisahlah siapa yang bayar, zakat bayar ke, Baitul Mal bayar ke, Sokso bayar ke. Tapi money is money lah, okey. Jadi saya lebih percaya tuan-tuan perempuan pergi ke KPJ ataupun BP lab, pergi buat ujian darah sendiri. Setiap bulan buat semasa berdetox ni. Daripada bacaan EGFR pun kita dah tahu dah. Kalau EGFR tuan daripada asas 10 tiba-tiba selepas detox 2 bulan 3 bulan dah jadi 20 ataupun 30, itu buah pinggang makin pulih. Jadi EGFR adalah indikator yang paling reliable, yang paling boleh dipercayai lah. Di samping simptom-simptom lain lah, tubuh badan makin kuat, air kencing makin banyak, okey. Kita dah tak sesak nafas, bengkak-bengkak pun dah tak ada, bengkak air tak ada di badan. Itu petanda tuan-tuan perempuan dah makin sembuh, makin reverse lah buah pinggang tu. Simple sangat, boleh diukur, boleh dites secara objektiviti, secara objektif, tak ada masalah. Tak ada benda yang subjektif. Dalam pesakit CKD ni very straightforward, very objektif. Tak ada subjektif. Itu saya kata ubat saya ni boleh dibuktikan keberkesanan dia melalui ujian darah saja. Jadi Tosa Sembang lah, siapa pun Tosa Sembang lah, dia ada ubat buah pinggang bagai, kalau dia punya EGFR dia tak meningkat, Tosa Sembang lah, tipu je itu semua. Tuan-tuan perempuan tak boleh percaya kalau 100 orang rawat dengan dia, seorang pun tak ada naik EGFR, tak meningkat, tak daripada stage 5 tak berkurang ke stage 4, stage 3, itu temberang, itu bukan ubat. Ubat sebenar daripada 100 orang, dia bukan semua pun akan reverse. Daripada 100 orang yang gunakan ubatan tu, mesti akan ada tu dalam beberapa puluh persen yang EGFR dia meningkat. Stage dia berkurang. Itu indikator memang itulah penawar untuk tuan-tuan perempuan. Setakat ni, syukur, Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Detox kami ni dan ubatan kidney cure kami ni memang menunjukkan ramai yang reverse. Ramai yang berkurang stage dia orang daripada stage 5 ke 4, daripada EGFR daripada 10 dah naik jadi 20, jadi 30, ramai yang macam tu. Jadi itu yang saya kata, tuan-tuan perempuan bersabar je lah. Teruskan berdetox, saya jangkakan lepas 3 bulan berdetox, 3 bulan lagi guna ubatan khas untuk buah pinggang kidney cure, jaga makan pemakanan, follow betul-betul protokol detox Dr. Rosni tu ataupun protokol CKD Dr. Rosni tu, follow betul-betul, memang boleh reverse, okey. Doktor, saya nak tanya, sebab sekarang saya punya HP rendah 6.7. Okey. So macam mana kita nak tingkatkan kita punya HP? Sebab saya punya air kencing memang ada je. Banyak 1.5 liter biasa daily. Lepas tu saya kaki tak ada bengkak-bengkak semua. Semua mata kaki dah. Macam mana dia dialisis awal ni? Badan tak bengkak, kencing banyak. Itu bagi saya ini dialisis terlalu silap buat dialisis di awal masa ni, di awal ni. Kadang saya 1,008 tapi sekarang dah turun jadi dalam 500. Itulah kata, ini bagi saya dialisis sebelum masa tau. Kalau masih boleh kencing banyak, masih apa ni, tak bengkak badan, sebenarnya you telah didialisis di awal sebelum masa dialisis yang sebenarnya lah, okey. Tapi tak apalah. Okey, kalau kes begini senang reverse.
Senang reverse. Kalau you masih berkencing banyak, you boleh minum air banyak. Dalam proses berdetox, you minum air banyak je. Minum air banyak. Memang dia cepat reverse ni buah pinggang ni. Tapi nanti kena test lah. Kena buat blood test. Baru kita tahu. Yang HP macam mana doktor? Nak naik ke HP? Okay, kalau HB ni, biasa di hospital dia ada ubat untuk naikkan HB tu ada ubat dia. Kena dapatkan injection tu, ada cost lah, bukan murah juga lah injection tu untuk naikkan HB tu. Itu paling cepat lah. Dan yang lain-lain sebab saya nak bagi you kaedah pemakanan ni kebanyakannya semua memerlukan you makan daging, you makan seafood, nak naikkan hemoglobin ni. You kena makan benda-benda yang sakit buah pinggang tak boleh makan. Jadi saya tak biasa mencadangkan naikkan HB gunakan kaedah pemakanan lah. You kena inject dulu. Itu paling cepat. Dan dia tak memudaratkan sangat. Kalau you ambil daging, you ambil segala ayam, itik, apa bagai ni, you ambil telur banyak-banyak, you ambil seafood, kerang-kerang, memang cepat naik HB. Tapi dalam masa sama dia akan membebankan buah pinggang you. Mungkin buah pinggang you pun rosak balik. Lagi teruk lagi. Jadi saya tak mencadangkan kaedah pemakanan. You dapatkan kaedah di hospital yang suntikan tu. Ya, saya dah ambil suntikan Rekoma setiap kali dialisis. Tak apa. Tapi Suntikan. Buat masa sekarang ni, kalau doktor pun tak kata apa-apa sangat, teruskan dulu suntikan tu, you buat detox. Sebab bila buah pinggang makin bagus, nanti HB you automatik akan naik balik. Don't worry. Bila buah pinggang you makin reverse, daripada stage 5, dia masuk stage 4, stage 3B, 3A, memang nanti HB akan automatik naik. You pegang je cakap saya ni. You pegang je kata-kata saya. Selagi you stage 5, memang HB lambat naik. HB memang rendah. Kita maklum, pesakit buah pinggang memang problem dengan HB. Memang problem. Cumanya masalahnya kalau orang bukan pesakit buah pinggang, saya boleh bagi protokol pemakanan ni yang dia boleh makan macam-macam ni untuk naikkan HB dengan cepat. Tapi untuk kes you, paling-paling pun saya boleh bagi, you boleh ambil jus delima, tapi kena buat sendiri kena blend sendiri, minum sendiri Jus buah delima mungkin setiap 3 hari ambil segelas lepas tu you ambil jus buah naga itu antara yang boleh membantu naikkan hemoglobin HB. Tapi itu pun dia tak boleh hari-hari sangat. Tak boleh hari-hari yang sama buah-buahan tu. Tak boleh ambil yang dalam kotak, tak boleh, you kena buat sendiri. Jus buah naga, jus buah delima ni antara yang bersifat vegetarian lah, yang paling membantu pesakit buah pinggang saya naikkan dia orang punya HB lah. Tapi itu pun kena hati-hati sebab kedua-dua minuman tu pun dia ada potasium yang boleh tahan jugalah. Kalau you terlampau kerak ambil pun dia akan jadi potasium pula, backfire juga kat you nanti. Jadi itu yang saya cadangkan, mungkin setiap 2 hari ke you ambil jus delima yang you blend sendiri ataupun kalau you tak ambil jus lima, you ambil jus buah naga yang merah tu, yang warna pink tu. Itu antara yang cepat untuk menaikkan HB lah. Pesakit-pesakit yang saya pernah ajar sebelum ni, alhamdulillah memang naiklah dia orang punya HB di samping suntikan yang you ambil dari hospital tu, teruskan macam biasa. okey doktor, terima kasih. Jadi jangan risau macam rawatan saya ni, kita tidak mengenepikan rawatan utama di hospital kita support memberi rawatan kita secara berkomplementari dengan rawatan utama di hospital lah. Jadi nasihat saya, jangan tuan-tuan perempuan tinggalkan rawatan hospital lah, sakit apa pun termasuk utamanya CKD ni, jangan tinggalkan. Tapi ada masa yang kita kena buat test tu di luar, bukan di hospital. Itu pun saya kena berterus terang dengan tuan-tuan perempuan. Ada tes-tes tertentu macam tes ujian darah tu lah. Ujian darah untuk nak tahu buah pinggang kita makin bagus atau tak, jangan buat di hospital. Jangan buat di pusat dialisis. You buat, memang you tak akan nampak perubahan dah. Okay? You pergi buat di KPJ lab ataupun PET lab. Ini yang saya percaya, ataupun BP lab. You buat, you akan dapat result yang sebenar, yang reliable. Okay? Sebab apa? Sebab BP lab, PET lab ni dia orang tak ada kepentingan untuk nak simpan lama-lama you sebagai pesakit dialisis dia orang. Dia orang tak ada kepentingan pun. Dia orang nak you bayar je. You bayar dia orang 100 ke 50 ke 60 ke, dia orang akan bagi result darah yang tepat. Itu saja cukup. Itu yang saya akan menilai, saya akan baca. Kalau you bagi saya dari hospital, saya tak akan baca pun. Kadang saya tak percaya pun. Saya tak percaya, minta maaf lah. Sebab saya dah rawat ramai dah pesakit-pesakit CKD sejak 2013 lagi. Saya tahu dah macam-macam.
Tapi tak ada lah tujuan saya nak dedahkan di sini semua benda, tak perlu. Tapi saya cakap tak percaya lah. Hak saya untuk saya tak percaya dengan Rita Hospital untuk tu. Untuk kes pesakit dialisis yang sedang ataupun pesakit CKD ni, saya tak percaya Rita Hospital, cakap terus terang. Okay? Saya lebih percaya you pergi buat test sendiri, bagi kat saya. Di independent lab. Ada sebab lah. Kalau you boleh fikir, you tahulah sebab dia. Okay? Siapa-siapa pesakit CKD, dia tahulah sebab dia. Okay, alright. Next, siapa lagi yang ada soalan boleh on mic, boleh tanya. Doktor, saya nak tanya. Ya. Okey, saya Teruskan. okey, dan doktor setakat saya stage 3, saya punya bacaan kreatinin tu naik-naik turun daripada 96 2014 saya kena sampai ke hari ni dia naik turun sehinggalah capai pernah naik tinggi 135. Okey. Lepas tu yang terkini yang saya buat ujian pun ni 114 lah kreatinin, eGFR 67. Jadi macam saya ni boleh reverse ke 2 ataupun 1 ataupun dengan cara kena makan ubat juga ataupun doktor klinik tak bagi ubat apa-apa. eGFR berapa? Sekejap, eGFR 67. 67 stage 2. Stage 2 Stage 2 nak reverse ke stage 1 lah, bukan nak reverse ke stage 2. Stage 2 nak reverse ke stage 1 boleh. So perlu makan juga ubat doktor tu ataupun saya jaga pemakanan saja? Okey, sekejap saya nak tahu apa punca buah pinggang tu merosot tu. Saya tak dengar tadi, tak apa jelas tadi. Sakit apa tu? Dia macam ni, history saya ada kolesterol, bacaan kolesterol tak normal. Yang lain-lain saya tak ada. Saya pun tak tahu apa punca sebab kalau ikutkan pemakanan saya gas semua saya tak ada pula minum kan. Kemudian pemakanan tu saya rasa nak cakap makan biasa je lah. Daging semua saya makan lah. Ayam semua saya makan lah. Cuma saya tak tahu sebab apa. Sebab saya tak ada darah tinggi, tak ada kecil manis. Okey, siapa yang rosak buah pinggang? Isteri ke tuan? Saya. Tadi yang cakap pasal isteri ada kolesterol tu apa kaitannya dengan cerita ni? Saya nak faham. Cuba nak faham. Tak, saya kata history. Saya punya sejarah yang penyakit lah. Oh, history. Ingat ke isteri tu saya dengar isteri dia tak apa jelas. Ni okey. Alright, jelas. Sekarang jadi ni ada buah pinggang tu disahkan rosak tahun bila? Bukan rosak, saya start ambil pemeriksaan untuk tahunan 2 tahun sekali tu start daripada tahun 2014. Saya maknanya ada 96. Jadi start daripada 96 tu dia dah naik lah dia punya kreatinin tu. Dia duduk main dalam 114, 135 dia turun balik, 112 dia turun balik, 114 macam tu lah. Sehingga ke hari ni lah. Jadi saya nak tanyalah adakah saya perlu makan produk juga ataupun saya boleh jaga makanan boleh dibawa balik kepada 1. Okey, dia begini je tuan. Kalau tuan yakin dengan cara jaga makan, amalan pemakanan semua tu boleh naik balik ke stage 1, teruskan je dengan cara yang kita yakin lah. Tapi kalau rasa tak berapa yakin, boleh kan ni dah berapa tahun dah tak naik-naik ni ke stage 1 ni, ikhtiar guna detox ni, cubalah guna detox ni. Jadi dia pilihan tak ada. Sama ada pilihan nak mengguna ataupun tak menggunakan. Kalau dah bertahun-tahun dah tak naik-naik juga ke stage 1 ni, mungkin something wrong lah, kena dibantulah. Gitu je. Okey. Baik-baik. Terima kasih doktor. Baik-baik. Nanti tuan kontak saya punya stokis tu ya. Dalam grup mana ni? Grup Tuan Arif ke? Saya pun tak tahu. Saya ambil dalam FB ni. Saya ambil FB kemudian saya dapat. Saya macam masuk sekali lah. Gitu je lah. Okey, tak apa. Nanti tuan tulis dalam grup tu. Yang tuan ada dalam grup mana-mana tu cakap saya Azroy, saya nak berdetox. Nanti dia akan bantulah. Okey. Baik. Baik. Terima kasih doktor. Alright, sama-sama. Siapa ni Tuan Muhammad kan tadi nak tanya ni? Tuan Muhammad kan tadi dia pun nak tanya. Silakan. Assalamualaikum bro. Oh, Abdullah. Okey, Tuan Abdullah. Okey, waalaikumsalam. Ni kawan saya ada sakit pinggang daripada kecil lagi. Dia sakit pinggang daripada pinggang sampai ke leher. Lepas tu bila malam nak tidur dia payah. Dia macam sakit-sakit. Tahu bukan sakit buah pinggang lah, sakit pinggang lah. Ya. Daripada umur Kenapa berapa? Daripada umur 12 tahun. 12 tahun lah. 12 tahun. Anak lelaki ke perempuan? Apa dia? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Sekarang umur dia berapa? Sekarang umur 23. 23. Dia start sakit umur 12 ke apa? 14? Tapi dia tak ambil vaksin mah.
Okey. Sampai sekarang dia masih sakit lagi. Dia sakit kat kawasan tengkuk yang teruk ke? Dia sakit kawasan Daripada pinggang dia kata start daripada pinggang bawah sampai ke leher. Okey, sejarah dia ada pernah terjatuh ke? Terhempas ke? Macam mana? Ada sejarah dia pernah terjatuh ketika terlentang ke, jatuh motor, terlentang tulang belakang ke, terlentang belakang, ada tak? Dia kata tak pernah. Okey. Ada tak pernah dia duk angkat-angkat barang berat-berat ke, dipaksa kerja berat-berat waktu kecil? Yang tu dah. Dia tak. Angkat barang angkat kursi Angkat barang berat. Jadi itulah dia mana kata belakang seorang tersebut ada dia memang sakit selagi tak boleh balancing balik, tarik balik tak betul memang dia akan sakit, akan jahayat. Jadi cara dia memang pakai perawat tulang belakang yang dia boleh balancing adjustment balik lah. Kalau dia akan tarik, dia akan balancing balik lah. Betul kan? InsyaAllah dia akan sekali lah. Bukan sekali. Okey, bro. Terima kasih, bro. Cari perawat tulang belakang. ilmu yang bermanfaat. Tapi kita cari perawat yang tepat lah. Perawat yang memang ada experience. Yang pakar, jangan main saja tulang belakang kan. Baik, bro. Perawat yang berdaftar. Tapi kan perawat tu yang berdaftar dengan KKM. Sebab sekarang ni kalau apa-apa pun memang KKM akan bertanggungjawab kalau berdaftar dengan KKM. Okey, bro. Okey. Ada soalan lain lagi tuan-tuan dan puan? Soalan bertulis banyak lah. Tolong baca soalan bertulis dulu Aisyah, kita jawab dulu, kesian ni banyak yang dalam tulis tu. Malam ni ramai. Ya, kena jaga. Macam biasa kena jaga. Ya, detox 3 bulan insya-Allah. Detox 3 bulan insya-Allah yang bengkak-bengkak jantung tu makin bagus. Lepas tu kalau dia tak pulih sepenuhnya kita gunakan ubat khas untuk jantung lah, dipanggil heart tonic ya. Guna heart tonic lagi 3 bulan. 3 bulan detox, 3 bulan heart tonic insya-Allah clear lah. Okay, next. Okay, begini senang je. You komen dalam grup komen dalam grup, tanya dalam grup. Saya pesakit CKD stage 3 apa tu, stage 4 ke stage 3 tu saya berminat nak berdetox. Komen dalam grup. Nanti akan ada stokis yang bantu dalam grup lah. Komen dalam grup dulu ya. Komen dalam grup kata nak berdetox. Nanti ada yang akan bantu dalam grup. Okay, next. Okay, dia ada 2 sebab. Sekarang ni sebab pertama mungkin sebab postur badan ni lah. Dia duduk tu postur badan dia begitu, akan ada tulang belakang dia yang memang yang dah lari alignment dia akan menyepit saraf dia. Jadi dia akan sakit lah bila dia bangun dia nak berjalan. Itu pertama dia punya kemungkinan. Yang kedua kemungkinan memang dah ada radang. Dah ada keradangan dalam tulang belakang dia yang mungkin berpunca daripada pelbagai racun dan toksik lah, terutamanya vaksin COVID. Okay. Sebab selepas suntikan vaksin COVID 2021 ni, ramai pesakit yang tak ada masalah saraf tulang belakang pun tiba-tiba ada sakit saraf tulang belakang, ada keradangan, ada inflammation. Jadi bila berlaku inflammation dalam saraf tulang belakang ni memang kita silap duduk pun sakit, silap berdiri pun sakit, berjalan sakit, kadang tak ada silap apa-apa pun sakit. Sakit kita lutut lah sakit, paha lah sakit, pinggang lah sakit. Itu berpunca daripada keradangan. Jadi mungkin 2 sebab tu lah. Jadi cuba cek lah. Kalau berpunca daripada yang betul-betul bersifat fizikal, jumpa terapis tulang belakang, insyaAllah clear, selesai. Kalau tak, dah jumpa terapis tulang belakang pun masih sakit juga, itu faham-faham lah. Mungkin ada keradangan di dalam. Kena detox lah. So you sama ada you boleh pergi cuba rawat tulang belakang dulu. Kalau tak boleh juga, cuba gunakan detox kemudian. Ataupun you boleh terus gunakan set detox kami pun boleh. So set detox ni kalau betul-betul ada keradangan, dia akan rawat, you akan sembuh juga dengan izin Allah Ta'ala. Selesai masalah duduk tu sakit pinggang lah, sakit lutut tu akan selesai tu. Okay. Alright. Next. Set detox ni tidak berhalang untuk sakit ataupun pengguna set detox untuk pinggang dan segala apa. Jadi kalau tadi dia tidak ada masalah buah pinggang, tak ada masalah CKD, dia boleh teruskan macam biasa je. Suplemen yang dia biasa ambil tu tak ada masalah. Jarakkan 1 jam lah dengan
dengan set detox yang tuan-tuan puan sedang gunakan, jaraknya 1 jam. Nak rawat tulang belakang di mana? Ada soalan tadi tu. Nak rawat tulang belakang di mana? Nak rawat tulang belakang ni kena cari perawat tulang belakang. Perawat tulang belakang ni dia memang sudah berdaftar dengan KKM lah, diiktiraf oleh KKM. Sebab apa saya tahu? Sebab saya salah seorang lah. Saya salah seorang perawat tulang belakang yang diiktiraf oleh KKM lah. Tapi saya tak ada masalah sekali nak rawat tulang belakang orang ramai sebab saya fokus kat nak mendetokkan orang ramai ni. Jadi tuan-tuan puan cuba Google, cuba cari perawat tulang belakang di Malaysia ni dan tanya dia orang berdaftar atau tak dengan KKM. Asalkan dia orang berdaftar dengan KKM, bolehlah, pergilah buat dengan dia orang. Sebab apa? Sebab dia ada pertanggungjawaban dan dia telah diiktiraf kepakaran dia oleh KKM lah. Sebab apa saya tahu? Sebab saya pun berdaftar agak susah kami nak diiktiraf sebagai perawat tulang belakang ni. Memang mesti menunjukkan bukti-bukti pengalaman lebih 10 tahun. Bukan senang. Jadi kalau tuan-tuan puan boleh jumpa perawat tulang belakang yang ada sijil oleh KKM, diiktiraf oleh KKM, gunalah. Pergilah rawat dengan dia orang. InsyaAllah okey. Dan kalau apa-apa sekalipun berlaku, memang ada pertanggungjawaban tu lah. KKM pun akan bertanggungjawab. Sebab dia dah iktiraf orang tu, dia akan bertanggungjawab untuk nak bantulah kalau berlaku sebarang kemalangan lah yang kita tak, kejadian yang kita tak ingini lah. Okay? Itu satu sebab lagi kita perawat-perawat ni perlu berdaftar dengan KKM. Okay? Alright, next. Soalan ada lagi? Okey je kelas sikit. Sekali skala tu ralat, tersilap sana tersilap sini, terkurang sana tu kan tak ada masalah. Okey. Sebab dia paling pentingnya kena habiskan. Setiap botol tu kena habiskan. Okey, next. Okey, ada soalan Datuk Abdullah Spang ni. Kalau kita selalu makan telur kuning, bagus tak untuk kesihatan kita? Tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Asalkan you makan dan dia seimbang lah dengan aktiviti badan you, exercise you, kerja you. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Makan kuning telur ke, makan putih telur ke. Asalkan aktiviti you pun cergas, dia akan jadi seimbang balik. Dia yang tak bagus untuk kesihatan, you makan apa pun tapi you tidur bangun, itu tak bagus. Itu cukup tak bagus untuk kesihatan. You makan apa? Jadi yang terbaik you makanlah telur kuning ke apa, tapi pastikan hidup aktif. Hidup kita ni memang seimbang. Okey. Seimbang secara rohani, jasmani, intelektual, emosi kita seimbang. Biar kita buat macam-macam. Jadi faham-faham lah. Jadi jangan kita tak beraktivitas. Kalau Indonesia tu tak beraktivitas hidup kita ni, duduk diam je tak boleh. Itu you makan ikan masin, you makan ikan temenung pun you akan sakit. Okey, Tuan Husaini nak tanya soalan ni. Silakan. On mic. Assalamualaikum, Doktor. Oh ya, waalaikumsalam. Saya Husaini daripada JB. Okey, JB. Saya ni GGA lah. GGA gastric gut anxiety sampai panic attack. Ada panic attack lah, okey. So sampai rasa ni lah, ada rasa tercekik, ada rasa anxiety. Kalau dah sampai panik, biasalah sesak nafas lah kan. So saya baru ambil, saya dah ambil dulu detox doktor ni tapi tak habis. Sekarang saya ambil set yang baru, saya baru dalam 4 hari lah. Cuma yang saya rasa sekarang ni, badan saya macam bisa-bisa. Bisa-bisa, lepas tu memang kencing, lawas apa semualah. Tenaga pun dah ada sikit. Cuma yang bisa-bisa tu saya tak pasti dia dia macam doktor cakap healing crisis ke apa benda. Tu yang lepas tu tadi saya pergi klinik, doktor cakap mungkin ni ada gangguan saraf lah. So dia bagi ubat untuk saraf lah. So yang bisa-bisa badan tu dia memang rasa macam bisa-bisa sampai kaki lah. Kan? Rasa bisa-bisa dekat dada. So yang tu kira healing crisis ke apa doktor? Sebelum you ambil detox saya, you dah rasa tak bisa-bisa tu?
Bisa-bisa tu tak ada. Saya cuma kalau dekat dada tu biasalah macam pedih ulu hati tu adalah. Tapi saya ambil ni baru 4 hari lah, baru botol pertama. So saya rasa bisa-bisa satu badan lah, dia kejap sana kejap sini. Saya pun tak pasti tu yang saya pergi klinik tadi. Okey, So dia sebenarnya cakap dia bagi. sebenarnya tak perlu pergi klinik pun. Kalau you dah berdetox, you ada rasa bisa-bisa sebelum ni tak bisa-bisa, itu healing crisis dia panggil. Dalam proses racun nak dikeluarkan, kena faham set detox dia akan pergi tarik racun di seluruh badan you. Kalau ada racun tu di jantung, dia akan pergi tarik buang dari jantung. Kalau ada di you punya kepala, dia akan cuba tarik buang racun tu dari kepala. Jadi dalam proses tarik racun, nak membawa racun, nak keluarkan, nak buang keluar, memang you akan rasa beberapa benda lah. Antaranya rasa macam tak sedap badan, bisa-bisa badan, kadang rasa macam nak muntah, ya pening, boleh pitam, boleh demam, rasa macam nak pitam. Antara simptom krisis lah. You rasa nak pitam pun ada doktor. Dua kali saya dah rasa dah. Itu krisis. Tenang je. Krisis lah doktor. You akan cepat sihat. Jangan asyik pergi klinik je kerja. You jangan. Klinik sebab dia tak faham. Apa yang rawatan yang you sedang alami, dia orang tak faham. Sebab dia orang tak pernah percaya dengan healing crisis. Dia orang tak pernah percaya dengan kaedah yang saya guna ni. Jadi, kaedah kami bertentangan dari sudut tu. You pergi sana, dia akan bagi ubat untuk hilang bisa lah, ubat angin lah, ubat saraf lah. Padahal itu bukan masalah you. Bukan masalah. Okay? Itu healing crisis yang sedang dia nak keluarkan penyakit you, nak keluarkan racun dalam badan you. Kalau you pergi ambil ubat saraf, ubat-ubat yang stopkan rasa bisa-bisa tu, you stopkan the process. You ambil sihat, tapi you tak akan jadi sihat. Sebab asal nak sihat keluar racun, you pergi halang. Ubat hospital ni dia pandai, dia pakar dari sudut menghalang keluar benda tu. Okay? Nak menahan keluar benda tu, you akan sedap lah. Hilang dah bisa sebab makan ubat klinik, tepuk tangan untuk diri sendiri. Padahal itulah yang akan jadi bencana kepada you. Racun dah nak keluar, penyakit nak keluar, you pergi tahan dia. Baik tak payah berdetox. Itu dah faham konsep ni, kena faham next time, you hadap je dulu healing crisis tu. Okay, jangan sikit-sikit nak pergi hospital, sikit-sikit nak pergi hospital. Nanti penyakit you tak sembuh. Pesakit GGA yang sembuh ni semua jadi komando, tak? Siapa-siapa yang pernah masuk grup dari awal lagi, semua pesakit GGA saya yang sembuh ni geng-geng komando semua. Orang yang komando punya perangai. Setakat sikit-sikit punya sakit dia hadap je, dia tenang, dia hadap je. Jadi lepas ni jangan cepat-cepat sangat panik pergi hospital, pergi klinik ni. Melainkan macam ada bintik-bintik, demam, macam simptom-simptom denggi, itu pergilah ke klinik check, okey. Pesakit bisa-bisa badan, pening-pening demam ni tak payahlah. Memang itu healing crisis. Okey. Baik. Okey doktor, lagi satu. Berkenaan dengan yang berbekam ni doktor. Okay. So saya yang saya faham lah, lepas satu set disarankan berbekam. So contohlah, katakanlah satu set saya habis awal, contoh 20 hari saya dah habis satu set. So saya boleh proceed ke bekam lah. Bekam lah. Pergi bekam lah sebab dia syarat dia habis satu set tu you boleh bekam. Pergi bekam lah. Okay. So maknanya habis satu set sama ada cukup hari ataupun habis satu set lah, macam tu lah. Habis. Dia syarat dia habis satu set. Dia bukan sebab syarat dia cukup hari, tak. Habis satu set. Okey, baik doktor. So itu saja doktor daripada saya. Terima kasih. Alright. Sama-sama. Okey, siapa lagi ada soalan? Boleh on mic, boleh tanya ataupun ada soalan bertulis lagi, tolong baca kalau ada. Okey, alright. Kalau kes buasir memang dia akan keluar macam tu. Kes buasir ni dia boleh keluar ke tulang-tulang darah, dia boleh keluar. Itu cara detox yang merawat lah. Kenapa saya cakap itu? Sebab pesakit buasir dah mungkin beribu orang yang gunakan set detox ni pun memang akan alami healing crisis yang lebih kurang macam tu je. Dia akan keluar darah betul-betul. Waktu dia berak, lagi banyak daripada biasa. Ini biasa yang dia orang laporkan kepada saya lah. Jadi tenang dia, itu healing crisis. Cuma pesakit buasir ni sebaik mungkin terbaiknya minum air kosong yang banyak. Dalam proses berdetox ni kalau nak cepat pulih buasir tu minum air kosong yang cukup dan minum banyak lah.
Lepas setiap kali spray tu, dah spray tu tunggu 15 minit, minum segelas air kosong. Dia lagi banyak air, lagi cepat buasir tu dirawat pulih oleh set detox ni. Pesakit buasir, ubat untuk merawat dia sebenarnya detox je sebenarnya. Detox saja. Berdetox je, insyaAllah buasir tu sembuh. Ya. Kena cari di pusat terapi lah kalau tulang belakang ni. Detox you spray dia biasa je. Tak ada masalah. Okay, next. Ada soalan lagi? Akan rasa gout. Healing crisis untuk gout akan keluar gout. Akan kena serangan gout. Itu healing crisis dia. Biasa pesakit gout ni bila ambil set detox saya akan menggelupur sakit. Dia akan keluarkan. Bengkak tu akan keluar. Gout tu akan selalu kena serangan. Gout tu keluar sampai tak ada gout nak keluar dah. Tak ada stok gout dah. Sampai gout punya stok tak ada dah. Habis selesai. Pulihlah dia. Berita baik pesakit gout ni, majoriti lah yang amal detox ni yang hadap, yang jadi komando, hadap gout tu, bertalu-talu dia kena serangan gout, lepas tu dia selesai, dia sembuh. Jadi berita baik sangatlah untuk pesakit gout ni. Healing crisis dia memang tak dapat larilah daripada terkena gout, serangan gout akan keluar. Tapi kalau tanya saya macam mana gout tu lebih kurang gout yang biasa yang tuan-tuan kenal. Cuma ni dia akan lebih kerap, dia kena, dia keluar sampai habis. Sampai stok gout dalam badan tak ada dah. Gout tu dah relax dah, tak ada dah. Barulah penyakit gout tu akan pulih. Lepas tu, yang best yang pesakit gout ni, lepas dah selesai gout tu, dah tak ada gout nak keluar dah, dia dah boleh makan macam-macam. Dia makan kacang pun okey, makan daging pun okey, sup tulang ke apa yang selama ni tak boleh makan, okey dah. Dia makan secara biasa ni, dia tak kena gout dah. Itu berita baik untuk pesakit gout lah. Jadi cepat-cepat detox. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Puan Umi. Umi Fauziah kita ni. Ni saya nak tanya, kacang-kacang, jenis-jenis kacang banyak kan semua tak boleh makan kan? Ya. Tapi selalunya lah kalau kita masak nasi biryani, lauk biryani, sama steak ataupun ayam masak merah, selalu campur gajus. Gajus tu sikit lah agak-agak dalam 10 biji gitu, dikisar, dicampur pada masakan kita tu. Tapi masakan tu macam katakan daging kurang-kurang 2 kilo. Kalau ayam seekor. Macam mana tu? Boleh, bermakna tak boleh makan, kita tak boleh makan nasi biryani sama lauk-lauk pauk itu ke? Okey. Dia soalan ni untuk pesakit CKD ni sebenarnya saya tak gemar nak dengar, tapi tak apalah, saya jawab je lah. Dia untuk pesakit CKD ni sebenarnya ke arah nak makan nasi biryani, nak makan benda-benda yang best-best ni kena lupakan lah. Sebab selagi tuan-tuan perempuan yang CKD ni masih nak makan macam-macam, selagi bernafsu nak makan macam-macam, susah nak sembuh, susah nak reverse. Okey? Tapi kalau nak makan saya sekala teringin sangat boleh ya. Makanlah cheat day sekali-sekala, tapi jangan banyaklah, makan sikit dah, sekadar nak rasa dia balik, nak ingat balik. Sebab dah lupa dah rasa nasi biryani macam mana, makanlah sikit, dengan gajus-gajus tu makanlah sikit. Lepas tu cukup dah. Teruskan menahan, menjaga makan pemakanan tu, sebab benda tu sedap, itu yang berbisa. Yang sedap-sedap bisa sangat untuk buah pinggang, susah nak reverse. Kadang-kadang kita dah reverse dah elok-elok, tiba pergi makan je itu berlebihan, dia rosak balik, sayang. Jadi kita biar buah pinggang tu dah sembuh betul-betul, bertahan, tertahan uji, setahun dah sembuh, barulah makan pelan-pelan. Kita cuba balik makan makanan-makanan yang kita nak makan tu secara sederhana. Sebab kalau buah pinggang baru dia nak pulih, memang dia akan bocor balik, dia akan rosak balik. Kalau kena benda daging, kena benda-benda berkacang itu, dia akan rosak balik. Tapi kacang, tengok kalau kacang ni kalau bukan pesakit gout, dia rosak buah pinggang bukan sebab gout, dia boleh makan. Kacang saya tak halang nak makan kacang gajus ke apa ni untuk pesakit buah pinggang, makanlah, tapi syaratnya dia rosak buah pinggang tu bukan sebab gout. Kalau dia rosak buah pinggang sebab gout, dia ambil kacang, memang buah pinggang dia susah nak reverse. Kena tengok kes tu lah puan. Kalau puan rosak buah pinggang dulu tu sebab kacang manis, benda yang bergula lah, pantang tak boleh ambil. Kalau kacang boleh ambil. Itu.
Tapi alhamdulillah lah kencing manis saya dah terkawal Hmm. bawah 6, selalu 5, 5.7, 5.5 gitulah. Ada kala Itu turun 4.7 gitulah tu. Alhamdulillah lah kata orang. Kencing manis tu okey. dah kurang. Berdarah tinggi pun semua maintain lah. Okey lah. Cuma macam makanan ni, yelah saya tak makan lagi. Semua nak tanya boleh ke tidak je lah. Kalau katakan ni raya nak dekat kan, puasa ada raya, selalunya saya yang tukang masak lah. Tapi ya sekarang tak boleh makan daging, ayam apa tak boleh. Kalau rencah dia tu kata kan boleh makan tak? Nak ambil rasa tu je. Boleh, tu saya kata. Untuk yang kes-kes perayaan sekarang ni boleh je Puan Umi. Tapi yang saya cakap tadi tu untuk yang pesakit buah pinggang tu secara umum, bukan Puan Umi. Saya cakap pesakit buah pinggang secara umum. Jangan duk fikir lagi nak makan sedap itu ini. Tapi kalau untuk kes-kes perayaan, kita pun faham lah. Kalau nak makan, makanlah. Tak ada masalah. Nak mengambil rasa, jangan sampai langsung takkan makan dah, tak boleh gitu. Sekala makan untuk meraihkan perayaan, makanlah. Kita pun sekala setakat sehari 2 hari kita cheat day tak jadi isu lagi, tak ada masalah. Dia taklah merosakkan balik usaha kita yang selama ni kita buat. Setakat sikit-sikit macam daging pun ambil lah secubit nak makan, tak ada masalah. Boleh makan. Nak makan nasi biryani pun makanlah. Tak ada masalah, tapi jangan makan banyak-banyak lah. Gitu. Biarlah anak-anak kita yang makan banyak, tak apa, kita tengok dia makan, kita mencicip saja. Mencicip, istilah yang lebih tepat ni untuk sakit-sakit sikit ni kita mencicip rasa je, ambil rasa je. Sesuap keluar gitu, mana cukup lah. Tapi saya isi dia saya tak makan. Saya suruh makan, kata orang makan rencah dia je. Macam mana? Sama ke? Pasal apa? Dia punya manis-manis daging ke ayam ke dah memang pergi ke rencah-rencah tu lah. Cuma tak makan, kata orang isi dia saja, suruh makan rencah dia je. Pun tak boleh juga. Tak ada masalah, bagi saya tak ada masalah sangat. Sebab yang proteinnya banyak diisi. Dia yang pisah daging ni sebab protein tu. Protein tu masih ada di daging, masih ada di daging, walaupun orang cakap kuah-kuah dia tu pun berbisa, tapi itu terberang je. Makan daging tu seketul lagi berbisa daripada you makan kuah dia. You makan rencah-rencah dia tu. Itu pun sangat logik lah. Okay? Sebab protein tu masih ada di daging tu. Dia orang berpinggang, dia pantang tu protein dari haiwan tu yang jadi bisa untuk berpinggang. Bukan sebab rasa daging tu. Rasa daging tu tak ada masalah. Okay? Sebab pun orang tu dah masak. Kan dah masak kan. Jadi daging tu kata dah masak. Tapi dia punya macam dia punya kata jus dia kata apa kan. Pergi ke kuah juga kan. Tadi tak ada masalah kan tentang kuah tu. Betul, pergi ke kuah. Tapi bukanlah semua protein tu pergi ke kuah. Bukan semua protein tu pergi ke kuah. Dia yang bahaya protein dalam daging tu. Yang kita kunyah-kunyah tu adalah protein dia yang utama. Yang pergi ke kuah tu adalah persen-persen dia, tapi tak berbahaya sangat untuk buah pinggang. Dia proteinnya halus. Dia panggil protein halus, dia ada protein kasar. Yang bahayanya kasar ni yang kita nak kena ngap ni, nak kena kunyah ni. Yang kunyah tu yang bahaya untuk buah pinggang kita. Yang setakat hirup-hirup ni tak bahaya sangat. Jadi betul dah tu puan, setakat nak makan rencah, nak makan kuah tu lagi okey daripada bagi makan daging seketul-seketul tu. Tapi saya tak berani. Saya berani nak makan daging tu. Saya ambil rencah dia je lah, kata orang. Okey, tu betul lah tu. Betul sangat dah tu. Betul sangat dah tu. Pasal saya fikir, kalau daging tu dah masak, dia punya jus dia punya apa dah ke kuah lah. Masalahnya mesti masih ada lagi ke protein dalam situ kan? Ada. Kecuali, tapi tak banyak. Dia lebih pada air dari daging tu yang menyebabkan rasa daging. Air dari daging tak bahaya untuk buah pinggang. Bermakna macam kita makan isi dia lah, macam ayam ke daging tu tak boleh lah. Isi yang bahaya, daging tu yang bahaya, daging seketul-seketul bahaya. Okey. Yelah, ni pasal nak dekat ni kan nanti puasa selalu buat gini lah untuk makan asal raya sama lah. Jadi buatnya saya maintain lah saya punya, biar takut kata orang lah pada berani. Jadi saya tak masalah lah, insyaAllah lah. Boleh. Okey. Assalamualaikum, terima kasih. Okey, siapa lagi ada? Assalamualaikum doktor. Saya Farah dari Melaka.
Saya pesakit SLE, lupus nephritis. Asalnya type 4 tapi sekarang hari tu baru bulan 1 itu buat biopsi, renal biopsi dan naik ke type 5 tapi doktor pakar kata still boleh diturunkan. Saya diagnose SLE 2023 and masa tu memang SLE in LN type 4, RA dan juga skin DLE lah. So tapi saya banyak appointment dengan nefro. Okey. And baru-baru ni saya memang flare 3 bulan serentak flare sebabkan sebenarnya bukan sebab flare tu lah sebab kita orang kan sensitif dengan UV, tak boleh kena matahari Ya, and ya, then ya. kan makanan tapi saya tak sampai dialisis. Cuma permasalahannya ialah doktor pakar termasuk rheumato dan juga nefro banyak menggesa saya untuk cyclo dan kemo. Walhal saya tengok EGFR saya punya C3C4 okey, tapi sebab saya kerap kena infection, maksudnya saya lasak lah macam, yelah saya ibu tunggal menjaga anak semua kan, so macam nak tak nak kita buat sendiri semua. So macam mana saya bila saya dengar healing crisis tu, saya agak macam ada, saya tak tahu fear mongering ke atau apa, saya rasa macam ketakutan sikit lah sebab saya tengah flare. And then bila dengar healing crisis kan macam alamak macam mana ni kan, saya nak menguruskan anak-anak macam tu lah. Sebab saya ingat saya dah beli dah, saya baru je nak saya baru keluar wad sebenarnya. Saya sekarang ni pun tengah furosemide tu pun tengah on 3 kali sehari untuk buang air lebihan dalam badan sebab hari tu saya masuk ward 2 minggu. Diorang masukkan antibiotik dalam badan dan juga garam potassium kot kat dalam badan sebab kekurangan. And then itulah saya macam adakah dia akan macam kalau healing crisis kalau dalam lupus nephritis untuk buah pinggang dia akan macam yalah macam yang doktor cakap tu macam saya sampai tak boleh nak keluar ke macam mana sebab saya risau yang tu je nak menguruskan hal keluarga. Okey, sekarang ni CKD stage berapa? Renal profile creatinine 13.9, urea 10.3, sodium 14.1, potassium 2.6, chloride 102, amylase 2.40 ke 240. Bawah sekali tu ada EGFR tak? Ada EGFR ada tak? Tak ada. Dalam laboratory investigation result daripada hospital pakar tak ada. EGFR tak ada, dekat sini tak ada ni. Biasa Kak tengok dekat kreatinin tu, kat ujung kreatinin tu ada tak? Biasa kat situ biasa kalau kerajaan. Tak ada, kreatinin tu last 1 bulan 2 itu Tengok dekat ujung dia tu, 14.2. selari kreatinin tu. Tak ada, uric acid pun tak ada. Dia cuma ada kat situ kreatinin, uric acid, urea, sodium, potassium, chloride dengan amylase. Bukan ke bawah, tengok selari ke depan. Kan dia ada ukuran dia tu kan. Kalau kreatinin tu normal 100 ke berapa kan hujung tu. Ada tak? Tak ada. Biasa kalau kerajaan dia kat situ biasa. Tak ada, HPSF tak bagi. Tak lengkap lah tu. Tak lengkap. Dia tak bagi tu. Okey. Kreatinin tadi berapa? Aisyah tolong kira Aisyah. Umur akak berapa? Kreatinin berapa? Dia ada dia. Kreatinin 1 bulan 2, 142. Umur saya 42. Berapa bulan yang terbaru punya result? 1 bulan 2. Berapa kreatinin? Sekejap, dia gunakan kalkulator tu. Kreatinin 142. Umur berapa tadi? 42? 42. Sekejap, kira sekejap. Dah tutup. Boleh. Terima kasih kakak. Stage, cek stage sekejap. EGFR 39 tu stage dia sekitar 3B. 3B. Ya 3B atau stage 4 lah. Saya tak ingat dia punya tu 39 stage berapa tu? 3B doktor. Okey, stage 3B ya. Okey, stage 3B memang okey, SLE stage 3B, kemudian flare tu mana kata selalu kulit tu macam eczema lah kan? Tapi
kulit saya asalnya memang ni lah masalah yang tu, tapi yang baru-baru ni daripada bulan 11 saya masuk ward tu sebab saya menjaga orang di dalam ward, menjaga anak saya lah, dia kena masuk pembedahan 2 minggu. Jadi itu yang saya dapat infection. Kalau tak saya okey je sebab kat tempat tu ada infection. Saya lah pergi jaga anak, tidur kat situ. Itu yang bertalu-talu. Kalau tak saya okey je. Saya dah steroid saya pun dah di prednisolone saya pun dah dikurangkan pada 2. HCQ pun dah menjadi 1. Tapi HCQ tu pun saya jarang ambil. Prednisolone je. Pagi-pagi saya ambil. Sebab ni kadang-kadang saya selangkan dengan bromelain, apa yang nenas kan. Supaya saya tak bergantung sangat dengan prednisolone lah. Kalau saya ambil nenas tu maksudnya saya tak akan keluar rumah ke apa ke. Kalau saya nak keluar rumah baru saya ambil prednisolone. Ataupun saya dah rasa badan saya macam baru saya ambil prednisolone. Kes puan ni tak perlu risau sangat lah pasal flare ni. Flare ni biasanya kalau memang dia secara sebelum dia berdetox tu dia kerap flare disebabkan oleh memang ada serangan SLE tu pada kulit, pada tisu-tisu kulit dia tu. Kalau itu masih teruk, lepas tu berdetox memang dia akan keluar kan, dia flare kat situ teruk. Tapi kalau itu tak ada dah, dan itu pun sebab ada jangkitan bagai, dia jangan risau. Saya tak risau sangat pasal flare tu. Pasal buah pinggang pun healing crisis dia tak teruk sangat. Dia paling-paling pun dia rasa lemah badan, dia kerak kencing. Faham. Okey. Yang keluar flare kalau memang dia ni memang sama ada dia pesakit psoriasis ataupun eczema yang kronik. Faham. Ambil set detox memang dia akan keluar habis lah. Dia akan keluar teruk lah. Tapi mengikut penerangan puan ni, itu tak ada jadi masalah dah. Dah lama kan prednisolone dan sebagainya. Maknanya sebenarnya tak ada dah masalah tu. Tak ada dah. Jadi jangan takutlah pasal flare. Tapi in case kalau dia keluar juga, dia keluar sikit-sikit je. Dia yang masih sisa yang ada lah. Yang mana kita pun boleh tahan lah. Kalau setakat keluar sikit-sikit tu, mana kita stok terakhir masih ada. Bibit-bibit yang masih ada sikit-sikit dia akan buang habis. Okay, baik. Kalau puan risau sangat, mulakan dengan dos yang rendah dulu. Jangan dos 10 sesi sehari, jangan. Gunakan mungkin dos 5 sesi setiap 2 jam je. Okay, baik. Saya cuba yang tu dulu lah. Sebab saya plan nak bulan puasa terus kita sebab senang. Boleh lah tu. Mana kata boleh buat malam pun jangan buat 7 sesi. Malam mungkin buat 3 sesi je setiap 1 jam. Okay. Lepas berbuka tu pukul 8 buat 5 pam. Buah lidah pukul 9 5 pam. Pukul 10 5 pam. Nanti waktu sahur pula buat. Pukul 4 tu 5 pam. Pukul 5 pam. Cukup. Buat 5 sesi je sehari tengok. Okay, faham? Baik. Tetap merawat. Tapi dia slow lah. Dia slow and steady lah. Dia taklah laju sangat dia rawat. Faham? Terima kasih doktor menjawab soalan saya. Terima kasih. Jadi ingat Assalamualaikum doktor. Sekejap. Puan sekejap Puan Ana. Puan yang tadi tu kena ingat lah. Dia punya CKD dia stage 3B. Baca IGFR dia 39 tadi. Kena ingat lah. Okey, Puan Rohana. Boleh teruskan. Okey, Assalamualaikum doktor. Ya, Waalaikumsalam. Saya dah terima 2 set. Satu set saya guna dan 1 set suami. Tapi masalahnya kita orang ni kadang-kadang tertidur kan. Jadi tak ikutlah 1 jam sekali ataupun setengah jam sekali. Tapi kita pastikan 10 kali setiap hari. Apalah sebab pergi tidur pula. Siapa suruh tidur? Saya tak suruh perempuan tidur. Allahu Akbar. Sepatutnya jangan tidur. Okey. Tak apa. Gurau je. Tak apa. Boleh tidur. Boleh tak? Tak ada masalah. Janji saya ni tetap 10 kali. Betul. Tidur lah. Itu yang kadang yang orang yang lurus bendul ni dia betul-betul dia tengok jam je. Oh, dia tak boleh tidur. Dia tengok sampai 10 sesi baru dia lega pun dia boleh tidur. Jangan gitu, okey. Dia kita bagi jadual saja, tak sebenarnya ikut 100%. Kalau nak ikut pun boleh, tak ikut 100% pun okey. Yang penting jarak dia paling kurang 1 jam. Lepas tu dia dapat 10 sesi sehari, cukup dah, okey. Nanti kena bersedia lah untuk jadual bulan puasa ni Puan Rohana.
bulan puasa kan 7 sesi waktu malam, setiap setengah jam, waktu pagi pula 3 sesi waktu sahur tu. Kena biasakan diri dengan jadual berpuasa pula lepas ni. Alright? Itulah saya dah cuba untuk yang berpuasa punya setengah jam tu. Tapi tiba-tiba pukul 11 dah terlena. Macam Aduh. mana? Tak apalah. Okey tu. Tapi saya pastikan 10. Walaupun Ah. dekat-dekat tak apa ke janji 10 kali buat. Walaupun macam 15 minit sekali ke apa ke boleh ke? Tak boleh. Dia Tak boleh. kena setiap setengah jam kat minimum setengah jam. Minimum setengah jam jugalah. Dia tak boleh 15 minit tak boleh, tak ada kesan. Oh, tak ada Rugi. kesan. Dia setiap setengah jam, katakan tertidur, nanti bangun sambung baliklah setiap setengah jam gitu. Okey. Prosesi tu, tapi jarak dia paling kurang setengah jam. 15 minit tak jadi. Biasanya pesakit saya yang buat 15 minit tak jadi. Ya. Lepas tu jadi. kan gula putih tak boleh kan? Jadi Puan Rohana, saya kena minum air sejuk aja. Puan Rohana penyakit apa? Saya kan CKD dah tahap 5, dah dialisis. Oh, okey. Kalau dialisis tu memang gula putih tu elaklah, tak payahlah ambil. Tapi kalau macam suami dia sihat, dia boleh je minum teh tarik kot. Dia detox sebab apa? Dia ada sakit apa dia detox? Dia saja nak sihat lah. Dia sebagai orang kata nak jaga kesihatan lah. Lagipun dia nak teman saya. Teman saya berdetox. Bagusnya suami beli tu yang beli 2 set tu. Suami misali tu nak teman isteri dia, ya Allah, susah nak cari ni zaman sekarang ni. Itulah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia nak bagi semangat kat saya. Okay, salam kat dia. InsyaAllah. Dia ada ni. Dia bagus detox tu. Sebab kita tak tahu bila kita nak kena penyakit, apa racun yang nak masuk dalam badan kita. Dan kalau dia pun jenis rajin minum teh tarik tu, baguslah dia detox. Dia detox tu at least dia buanglah gula-gula berlebihan dalam badan dia. Dia buang lemak-lemak berlebihan. Dia buang segala racun-racun. Buanglah awal-awal ni. Jangan tunggu sampai dah kena penyakit baru kelang kabut nak cari detox. Ini orang bijak lah. Orang bijak ni dia buat pilihan. Orang yang macam saya ni kurang bijak ni, dia dah kena penyakit baru dia berdetox. Nak buat macam mana? Ataupun kadang dia maksudnya dia boleh ambil gula putih dengan susu maksudnya. Saya je sebab di CKD 5 saya tak boleh ambil semua tu kan. Ya, betul. Gula putih tu kalau boleh tukarlah. Dia pun jangan lagi ambil gula putih sekarang ni. Sekarang ni orang dah makan gula kelapa lah, gula perang lah. Label-label kita jangan ambil gula putih. Gula putih ni dia penyebab kepada pelbagai penyakit ni. Penyebab kanser, penyebab kena kencing manis, penyebab kena darah tinggi. Mutakhir ni orang dah dapat kesan. Jadi gula putih tu racun. Dia banyak racun sebab dia guna chemical yang banyak untuk proses jadi gula putih. Jadi apa kata sekarang ni Puan Rohana cari gula perang. Gantikan. Ataupun dia panggil gula kelapa sekarang ya, gula kelapa. Bagus. Itu memang yang dia orang proses secara lebih organik lah. Ataupun gula Melaka. Mana-mana yang dia sesuai lah dengan teh tarik dia tu. Okey, susu maknanya boleh lah untuk dia. Apa? Susu. Susu tu boleh lah, nak buat macam mana lagi. Kalau nak buat teh tarik tak ada susu, tak jadi teh tarik pula. Ataupun dia guna susu cair lah. Guna susu fresh, susu lembu tu. Dia guna itu lagi bagus daripada guna susu pekat manis. Sebab susu pekat manis tu gula banyak juga, gula putih juga. Cuba ganti-ganti sikit sebab kita ni dah makin berumur ni bukan minum tu sebab selera dah sebenarnya. Minum tu sebab untuk kesihatan sepatutnya. Dengar tu pakcik yang duduk sebelah tu dengar sama. Jadi ganti susu fresh, susu lembu itu lagi bagus. Susu lembu campur dengan gula perang, campur dengan teh yang kau-kaunya tu. Sedap tu. Gula tarik lah, lepas tu tarik lah. Biar dia berbuih-buih, dia nak tengok buih tu je pakcik. Puan Rohana dia nak tengok buih tu je. Okey. Itulah suami ada dengar ni
Ramai. Dia kata itulah Susu pekat ceritanya manis lah. tak bagus. Ramai orang kena kerat kaki dah, kena potong kaki sebab susu pekat manis lah. Ya. Terima kasih doktor. Sebab saya rawat pesakit-pesakit yang kaki dah berlubang dah. Kaki dah berlubang, nampak tulang dah kat dalam tu. Saya duk rawat pesakit-pesakit gitu. Amalan dia orang tu lah, teh tarik, lama-lama kaki berlubang. Kaki berlubang pun masih minum teh tarik lagi. Ini kes pesakit yang real yang jumpa saya. Nak potong kaki dan ni puan, bukan senang kita nak reverse balik. Tapi apa yang saya nasihatkan, kalau nak reverse supaya kaki tu tak kena potong, teh tarik tu gantung dulu. Jangan minum dah teh tarik. Berpuasa, banyakkan puasa, minum air kosong. Lepas tu kita bagilah ubat, baru dia sembuh. Luka yang dah berlubang kaki pun nanti dia akan masuk isi balik, tak jadi potong. Ini pengalaman saya selamatkan kaki-kaki yang jenis minum teh tarik banyak-banyak ni lah. Ya. Okey, terima kasih doktor. Biar dia Okey. dengar lah tu. Dia dengar. Ganti-ganti cuba buat formula baru lah. Formula baru kadang lagi sedap. Guna susu fresh ni lagi sedap sebenarnya. Dengan gula perang, gula Melaka ni. Cuba formulakan sendiri. Sekali, 2, 3, 4 kali jadilah tu. Tarik bagi buih kau-kau punya. Minum insyaAllah. Alright, naik. Siapa lagi ada soalan? Siapa lagi ada soalan? Boleh on mic, boleh tanya ya. Bagus banyak soalan-soalan yang memang boleh memberi input yang bagus lah kat siapa-siapa yang join malam ni, alhamdulillah. Jadi siapa-siapa yang dalam situasi yang sama, ambil tiba lah, ambil pengajaran dan segera bertindak. Jangan tunggu sampai dah terlewat baru kita nak merawat. Sementara masih ada masa, kita buatlah ikhtiar cepat-cepat. Macam yang saya sarankan tadi tu. Okey, ada siapa-siapa lagi ada soalan tak? Ada 52 orang dalam Google Meet kita ni. Ada soalan tak? Kalau ada on mic boleh bercakap je. Ataupun ada soalan bertulis tak yang perlu saya jawab? Okey, good question. Untuk pesakit darah tinggi kencing manis, dalam proses berdetox memang gula akan jadi tinggi dulu. Saya bagi tahu awal. Jadi supaya tak terkejut lah. Pesakit kencing manis kami, bila ada berdetox untuk seminggu, 2 minggu pertama tu gula dia tinggi, rendah. Tinggi, rendah. Jadi jangan takut. Itu proses detox. Dia nak itu healing crisis, dia nak buang gula yang berlebihan dalam badan. Sama agak pesakit darah tinggi pun. Sekejap darah dia naik tinggi, turun. Naik, dia fluctuate. Dan itu pun healing crisis. Proses penyembuhan sedang berlaku. Jangan takut. Teruskan minum air kosong yang cukup, rehat cukup, insya-Allah tak ada apa-apa. InsyaAllah tak ada apa-apa yang mudarat lah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Rekmi, Puan Rekmi. Nak tanya. Detox dah order dah. Kemudian sekarang ni saya ambil ubat kolesterol dari klinik lah. So nak makan detox tu kena ubat kolesterol kena berhenti tak? Dia kalau dah ambil tak perlu berhenti tu sementara ni. Jaraknya sejam dengan detox saya tu. Bila dah detox nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan kolesterol pun dah jadi normal dah setelah berdetox. Baru dah berhenti segala ubat-ubat tu. Selagi masih rasa kolesterol tu tinggi lagi, teruskan dululah berdetox tu. Ambil dulu ubat kolesterol lah. Ya. Okey. Zaman mutakhir ni kolesterol sebenarnya bukan lagi masalah besar. Okey. Adalah siapa-siapa yang pernah ikuti saya punya ceramah-ceramah sebelum ni, kolesterol sekarang ni bukan lagi problem sebenarnya. Kolesterol ni adalah kesilapan kronik. Dia panggil sebagai apa? Kesilapan besar yang dibuat oleh saintis zaman tu lah. Okay. Dia orang mengatakan kolesterol tu yang jadi punca, tapi sebenarnya bukan. Jadi jangan risau lah pasal kolesterol ni. Kalau orang-orang yang mengkaji meneliti jurnal-jurnal perubatan, kolesterol sekarang ni bukan punca penyakit dah sebenarnya. Yang jadi punca penyakit yang kita perlu risau ialah apa? Gula putih. Gula putih ni yang sebenarnya yang jadi punca kepada pelbagai penyakit mutakhir ni. Yang ada kolesterol tu jangan risau. Sebab apa? Sebab otak kita pun penuh dengan kolesterol. Okay?
bahan asas untuk binaan otak kita pun kolesterol. Jadi jangan risau. Cumanya orang yang masih lagi mengambil berat pasal kolesterol tu, teruskan dulu. Jadi kita rawat sampai kolesterol tu normal balik. Teruskan macam biasa. Jadi kalau ada ubat kolesterol, makan dulu. Detox, jarakkan sejam dengan ubat kolesterol tu. Sampai dah normal dah kolesterol tu, stop lah segala ubat-ubatan kolesterol tu. Tak perlu bergantung sepanjang hayat dengan ubatan kolesterol. Ada lagi soalan? Boleh on mic, boleh tanya ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Puan Nur Aziah. Ya, Assalamualaikum Prof. Nak tanya Prof. Ada tak pasien Prof sebelum ni yang ada masalah skoliosis? Skoliosis ada? Saya ada anak saudara yang sakit ni. Dia tak ambil vaksin, umur dalam 20. Dia dah try detox. Okay. Satu set. Sebelum dia detox, dia ada rasa sakit lah bila bawa beban berat ke apa. Tapi selepas dia detox pun dia tak konsisten, dia on off macam tu lah. Tapi dia kata semenjak dia berdetox tu memang tak rasa sakit. Habis satu set, kemudian dia sakit balik. Dia rasa sakit lah belakang dia. Okey, sebab detox ni dia cuba buang keradangan, dia cuba rawat keradangan. Sebab pesakit skoliosis ni memang dia ada radang, saraf dia ada radang lah bila tulang bengkok. Saraf selalu tersepit, jadi dia akan ada radang. Detox tu, bila ambil detox, dia akan buang radang tu. Jadi sementara waktu dia hilang rasa sakit tu. Tapi bila dia tak ambil detox, okay, keradangan tu akan jadi balik sebab tulang dia bengkok. Okay. Kat atas saraf tu berlaku ketegangan, sepitan, stres pada saraf tu berlaku, dia radang balik. Jadi set detox tu menjadi penyelesaian sementara lah untuk dia, untuk kurangkan sakit boleh. Tapi for long term, dia punya skoliosis tu kena dibetulkan. Dia biasa skoliosis ni bawah daripada 15 degree, bawah 18 degree memang kita boleh rawat. Saya biasa reversekan pesakit-pesakit skoliosis yang dia bengkok tu bawah 18 degree. Boleh. Nah. Tapi kalau degree dia dah atas 18, 20, 25, 30, itu susah dah kita nak repair balik, melainkan operation je. Melainkan operation, dia akan masukkan besi bagai, dia akan straight balik lah. Tapi pengalaman saya boleh reverse kalau degree bengkok 18 dan ke bawah. 10 ke 12 ke. Berapa degree dia punya bengkok? Saya tak pasti ya Prof. Saya pun baru jaga dia. Saya pun tak tahu sangat pun pasal penyakit ni sebenarnya. Skoliosis tulang bentuk gini, dia bengkok ni, tulang belakang dia. Cuma bila ketara dia sakit kalau dia bawa beban lah, ataupun dia renyah sikit kan. Umur dia berapa sekarang? 20. Dia kena umur 12. Okey, biasa tu. Dia skoliosis di kalangan kanak-kanak ni sebab beban berat beg sekolah tu. Itu saya kata Menteri Pendidikan orang membebankan budak sekolah dengan buku yang berat-berat. Dia orang yang punca ni sebenarnya ni. Menteri orang bebankan budak-budak dengan beg yang buku-buku yang melampau ni. Jadi budak terpaksa galas, kemudahan nak letak buku-buku pun tak disediakan. Kalau disediakan pun jadual tak dibagi dengan betul. Subjek ditambah banyak sangat, pelbagai buku latihan dibuat, buku tu buku ni, bagai-bagai. Kita dulu berapa biji je buku zaman kita. Jadi manusia juga. Sekarang ni buku, ya Allah, tuan-tuan tengoklah buku anak-anak kita sekarang ni, takut. Takut tengok. Sampai terpaksa beg, daripada beg galas sampai beg yang ada tarik beroda lah, sampai teruk lah macam tu. Sistem pendidikannya memang hancur lah. Dia orang tak buat betul-betul lah. Macam kita boleh tengok sistem pendidikan di barat. Buku kadang tak buku. Macam juga.
Dengan beban yang banyak-banyak. Lepas tu digalas lagi. Lepas tu rosak tulang belakang dia orang jadi skolosis. Skolosis ni salah satu sebab punca dia memang beban mengangkat beg sekolah. So tuan-tuan puan nak percaya tak nak percaya pun terpulanglah. Ada kajian dibuat. Saya pernah terbaca. Itu pun Kementerian Pendidikan masih nak nafikan. Tu saya kata dia orang bodoh. Dia orang lebih nak menjaga periuk nasi, supplier buku, pengeluar buku. Ini yang sistem yang paling tak betul. Last kali anak kita jadi masa mengangkat berat beban yang berlebihan, last kali jadi tulang bengkok. Bila tulang bengkok, dia akan salahkan, keturunan lah. Ini semua dia akan cakap genetik lah. Itu jahatnya. Sistem yang ada tak betul. Saya lawan lama dah. Pasal beg sekolah ni saya lawan lama dah. Tapi mana ada orang nak dengar cakap orang macam kita ni. Itulah dia punca dia. Jadi sekarang ni kerajaan pun tak bertanggungjawab dah. Nak rawat bengkok tulang pun kita kena keluarkan duit kita sendiri nak rawat. Mana ada orang nak sponsor. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita cubalah buat apa yang boleh. Kalau dia boleh repair, boleh jumpa perawat tulang belakang, jumpalah. At least pesakit tulang belakang ni, kalau kita rajin rawat tulang belakang dia yang skolosis ni, dia punya bengkok yang teruk tu kita boleh luruskan sikit. Bila luruskan sikit, dia punya beban dia, saraf dia, radang saraf tu akan kurang. Jadi pesakit akan rasa lebih selesa. Lepas tu dia kena pakai pendakap. Pastikan dibeli pendakap tulang belakang tu untuk kes-kes skolosis ni. Dia cari, dia banyak jual sekarang di Shopee lah apa ni, yang pendakap tulang ni. Dia pakai, dia ketat-ketatkan dia punya ni. Dia macam pakai vest tu lah, pakai vest tu, jaket tu. Dia ada tarik tali untuk dia nak ni daripada tulang yang bengkok itu. Dia bagi dulu sikit lah. Jadi lama-lama dia akan sakit dah. Tapi kena pakai hari-hari lah. Yang tu membantu Prof? Membantu kalau beli kena jenama yang betul, yang boleh membetulkan postur dia sikit. Sebab dia ada level tu, dia boleh tarik ketat. Dia mula-mula dia tarik mungkin 30% je ketat dia. Mungkin hari kita lama tulang tu dah makin lurus, kita boleh tarik lagi. Boleh tingkatkan lagi daripada 20% tarik, boleh jadi 40%. Dia punya ketat dia. Mungkin sikit lagi 50%, 60%. Kalau boleh jumpa yang macam tu, boleh pendakap memang bagus. Okey Prof, tapi dia sudut detox tu Prof advice macam mana? Teruskan ke? Kalau dia rasa membantu, sementara waktu ni dia nak pakai pendakap ni semua tu, sementara waktu ni kalau itu yang dia rasa mengurangkan sakit dia, tak masalah. Okey. Dia boleh lebih selesa gunakanlah sementara ni. Tapi bukan long term punya penyelesaian lah. Untuk short termnya okey. Sebab kan dia kata waktu dia pakai detox dia rasa tak sakit kan. Jadi at least itu penyelesaian sementara. Tapi penyelesaian kekal dia kena rajin pakai pendakap tulang belakang. Dia sekala pergi buat terapi tulang belakang. Itu cara dia lah. Kalau tak nak operation, sebab kalau makin teruk nanti tak ada jalan lain melainkan operation je. Tapi doktor pun cakap, dia kata 50-50 juga kalau operation pun. Itulah. Ada possibility untuk dia jadi apa? Tak boleh bangun terus ke? Lumpuh lah tu. Itu dia kata tulang belakang ni memang risiko. Operate pun risiko, tak operate pun risiko. Tapi lebih baik tak operate. Tapi menanggung sakit pula seumur hidup. Jadi itu yang kita dikeluarkan macam-macam tu, pendakap tulang belakang lah. Jadi ubat-ubat yang saya hasilkan ni boleh kurangkan sekitar, tapi dia gantung. Okey Prof, terima kasih Prof. Jadi kalau kita skolosis ni panjang lebar saya boleh cerita, sebab saya sejak 2013 lah kita rawat kes-kes skolosis di pusat rawatan ni. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor. Ya. Nak tanya ikan sungai macam mana?
Macam mana apa? Ikan sungai macam mana apa ni? Ini untuk sakit apa Boleh ni? makan ke tak? CKD. Ha. Ikan sungai boleh makan. Tapi jangan makan banyak-banyak. Makan sikit-sikit dah lah. Makan doktor bagi tahu semalam dekat makcik yang mana ada dia doktor kata jangan makan protein kan. Ya, Daging, ikan. ayam. Ikan saja yang boleh makan. Yang saya benarkan makan itu pun makan sikit-sikit je. Bukan makan banyak-banyak. Ikan pun sungai? Ikan sungai pun ikan yang sikit-sikit je. Kecil-kecil lah. Jangan makan banyak. Kecil tu maksudnya bahagian dia kecil ke ikan tu yang kecil? Ikan yang jenis kecil. Ikan jenis kecil. Kalau ikan apa ni, ikan apa tu yang Bangladesh suka makan. Tilapia. Bukan, satu lagi. Ikan patin. Ikan patin besar-besar. Dia begini je, besar-besar begini. Besar-besar 3 jari ke bawah je. Macam ikan temenung punya saiz tu. Ikan temenung punya saiz tu. Itu je yang temenung lemak tu. Itu je yang bagus. Yang boleh dibenarkan lah. Kalau yang saiz ikan tilapia besar-besar tu tak boleh. Itu dia dah terlampau banyak protein dia tu. Lepas tu tapi kalau kita makan sikit, makan sikit okey lah. Kalau makan sikit. Tapi biasanya kalau ikan dah besar gitu, dia orang tak makan sikit. Itu masalahnya. Kalau boleh disiplin makan sikit, okey. cubalah kan. Sebab saya dia tak boleh makan ikan kecil-kecil, dia takut tulang. Okey. Okey, kalau gitu ikan temenung makan tak? Takut tulang juga? Tak lah, tapi tak apa lalu. Tak apa lalu. Okey. Yang lalu makan ikan apa? Tilapia? Bukanlah tilapia tu boleh lah. Tapi yang lalu telur je lah. Telur tak boleh kan? Telur boleh sebiji je sehari. Sebiji paling banyak pun 2 biji sehari. Tapi jangan hari-hari 2 biji. Sekali sebiji. Sebab telur pun tinggi protein. Telur masih boleh. Sebab telur tu mudah lah kan, mudah. Ikan apa yang boleh makan? Macam ayam kampung. Dia bukan isu kampung ke ayam bandar ke, dia tak boleh makan ayam, dia daging tu. Dia protein dia tu yang tak boleh. Ikan selalunya kadang-kadang ikan siakap, ikan sebelah kan. Yang tu. Makan sikit-sikit je lah. Kalau ikan je lalu makan sikit-sikit je. Ikan ni boleh lah. Kalau bakar kan macam rebus ikan kan. Sekadar untuk bagi selera, hilang kelaparan, selera sikit untuk makan cukup lah. Kalau kata kita kalau kita dah semua tak boleh makan, kalau kita makan karbo saja boleh. Makan apa? Macam nasi saja. Nasi saja. Makan nasi saja dengan kena ada lah ulam-ulam, sayur-sayuran dia kena ada. Kita ambil protein, kita cuba ambil protein daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Kita ambil protein daripada tumbuh-tumbuhan. Kena makan lah juga macam tempe ke. Itu protein dari soya. Kena ambil kat protein. Tapi protein tumbuh-tumbuhan. Sebab kalau tak ada protein langsung pun, tak boleh ke buah pinggang dia susah nak pulih kalau tak ada protein langsung pun. Kacang boleh lah, kacang hijau pada. Boleh kalau tak ada penyakit gout ni makanlah kacang. Okey. Kita nak kat protein dari tumbuh-tumbuhan tu kena ada untuk nak repair buah pinggang kena ada protein. Doktor, gout tak ada, tapi jangan tangan ni dah jadi finger tu. Tak boleh lipat jari tu. Jari finger. Dia lepas yang lepas yang tu dah lepas jadi macam tu, masa itu sakit ni memang dah ada sakit sebelum PKP lagi kan, sebelum cucuk lagi. Tapi yang jadi finger ni dia masa 2021 selepas cucuk. Bau. Tangan tak boleh angkat. Itu saraf. Itu gangguan saraf. Cucuk apa? Vaksin apa cucuk tu? Tapi cucuk 2 kali lah.
Yalah tak kisah 2 kali cucuk apa. Vaksin. Pfizer. Memang dia ganggu saraf. Ganggu saraf di tangan, kenalah trigger finger. Kalau ganggu saraf di kepala, kenalah migraine, kenalah Tapi vertigo. dulu sebelum masa PKP tu, sebelum tu memanglah sakit dah kan, kecemasan ni semua dah ada. Tapi lepas pada tu tangan tak boleh buka tak boleh tutup balik. Macam tu lah. Itu gangguan saraf tu lepas vaksin. Itu dah biasa dah tu. Ramai Tapi pesakit kena. makanan macam Dr. Abang tadi jugalah kan. Ya. Dia tak ada gout tapi dia ada ni lah apa orang panggil ekstrasis apa kan. Ekstrasis apa? Nak sebut tak hati. Apa yang psoriasis? Bukan psoriasis. Arthritis apa tu kan? Arthritis. Macam kaki lutut tak boleh lipat, nak semayang pun kena atas kursi dah sekarang. Tak apalah, detox dulu. Itu sembuh dengan detox je tu. Kalau setakat tak boleh lipat kaki tu, kalau punca dah vaksin, lepas detox nanti boleh dah solat elok tu, boleh berdiri dah tu. Tapi doktor dengar tadi doktor cerita macam kalau kata Cik nak ambil macam tadi boleh tak yang kata 5 buat 5 kali tu? Boleh dah. Boleh lah, sebab nak pun. Sebab kan bulan puasa ni lagi takut macam tadi jugalah macam adik tadi kan dia kata dia takut healing krisis tu kan. Cuba buat 5 3 waktu malam, 2 waktu sahur tu. Cuba buat 5 dulu. Sejam. Ya, setiap sejam. Kalau 3 kalau 5 pun okey je, tak ada masalah apa, baru naikkan sikit jadi 7 kali. Kalau 7 pun okey, baru naikkan jadi 10 gitulah. Try dulu separuh. Kalau kira tak ada masalah boleh lah kan. Boleh. Okey, faham doktor. Terima kasih lah. Okey. Sama. Tanya, healing crisis tu biasanya hari keberapa yang kita kena healing crisis tu? Tak pasti. Dia lain orang lain dia kena dia. Ada yang hari pertama dah kena. Ada yang hari ke-10 baru kena. Ada yang hari yang ke-20 baru kena. Dia tak tentu. Tapi akan kena lah. Masing-masing akan rasa lah bahagian masing-masing. Jadi sabar je lah. Tunggu je lah. Akan hadap tu. Kalau penyakit nak pulih, dia akan hadap healing crisis. Boleh tahu apa healing crisis yang biasa ditempuhi oleh pesakit-pesakit ni? Okey, apa penyakit Puan Rohana? Bagi tahu kat Selok apa penyakit. Okey, saya ada kencing manis, ada darah tinggi, ada buah pinggang, ada saraf, ada mata kabur. Kemudian saya ada sis dan ada ketumbuhan dalam perut. Okey. Kalau ada banyak macam ni, kita akan rasa banyak lah. Okey, mungkin perut tu akan rasa sakit, berdenyut-denyut, tempat yang ada ketumbuhan tu. Lepas tu kalau mata rabun, kita akan rasa rabun lagi. Sementara waktu mata tu, itu proses dia nak rawat tu. Kita akan rasa macam lagi rabun, lagi berair mata waktu tu sebab dia sedang rawat. Lepas tu, kalau yang ada sakit kencing manis, darah tinggi, buah pinggang ni, biasanya badan akan jadi panas, berpeluh-peluh, ada yang demam, ada yang muntah-muntah, cirit-birit, kerak kencing, gatal-gatal badan. Kalau pesakit buah pinggang ni biasa boleh jadi gatal-gatal badan juga. Itulah antara healing crisis yang biasa dirasai. Kalau Puan biasa rasa gatal-gatal badan, waktu berdetox akan boleh jadi rasa gatal badan. Kalau rasa sakit di kawasan pinggang, akan rasa sakit waktu berdetox. Itulah dia. Macam mana nak tahu? Macam itulah. Bila apa penyakit-penyakit yang kita biasa rasa, waktu berdetox kita akan rasa macam itulah. Kalau ada darah tinggi, sementara berdetox tu dia akan naik dulu tekanan darah tu. Kalau ada kencing manis, sementara berdetox gula akan tinggi dulu dalam darah. Itu yang biasa berlaku sebagai healing crisis. Jadi bersabar je. Jangan takut, jangan panik. Mana kata ubat saya sedang berkesan, sedang merawat tuan-tuan perempuan. Kalau hospital, dia tengok dia panik. Sebab apa? Sebab tiba-tiba tekanan darah naik. Tiba-tiba gula naik. Dia akan marah kita lah. Dia tak faham. Ubatan kita ni bila dia nak repair, dia nak pulihkan penyakit tuan-tuan perempuan, penyakit tu kena keluar dulu.
Kalau gula tu dia kena keluar dulu dari dalam badan. Jadi dia nak keluar dari dalam badan, dia kena ikut darah juga. Jadi kalau ngam-ngam tuan-tuan perempuan pergi test darah waktu gula sedang diangkut keluar. Memang tinggilah gula waktu tu. Lori gula sedang berjalan dalam darah. Tuan-tuan perempuan pergi ambil darah waktu tu. Memanglah gula tinggi. Ya. Itu ibaratnya. Jadi detox dia akan angkut buang gula yang berlebihan. Garam yang berlebihan. Darah yang terlalu pekat dia akan cuba cairkan balik. Itu pasal dalam proses tu, pesakit darah tinggi pun akan naik dulu tekanan darah dia. Daripada 130 mungkin menjadi 140, 150. Jangan panik, jangan terkejut, jangan takut. Banyakkan minum air kosong waktu tu. Kalau boleh minum air lah. Yang cukup banyak, minum air yang banyak. Kalau minum air sekadar sukatan 700-800 ml, ikutlah sukatan tu. Pastikan cukup air. Okey? Ya, doktor, terima kasih. Okey. Saya rasa detox doktor ni memang okey lah, boleh lah. Saya rasa manis saja, alhamdulillah. InsyaAllah boleh tu. Boleh sembuh tu insyaAllah. Amal dulu. Okey, ada siapa lagi ada soalan? Hello? Hello, ya puan. Nak tanya sekali lagi. Untuk CKD stage 2 tu, dia sarapan pagi nak ambil apa? Sarapan pagi nak makan apa? Apa yang boleh makan? Apa yang biasa puan makan? Selalu saya makan nasi lah. Tapi sekarang kan kita dah nak baru detect kan. So, baru detect kita kena CKD ni. Tak tahu nak makan apa. Makan nasi. Saya tak larang mau makan nasi. Makan lah. Oh, boleh lah. Tapi tengoklah lauk dia pula. Apa lauk yang makan? Maksudnya lagi tengah hari pun ambil nasi juga. Boleh lah. Ambillah sikit. Janganlah ambil sepinggan. Ambillah separuh pinggan. Kurangkan portion dia. Itu je. Kalau sepinggan bak besar tu, buat separuh pinggan. Ambillah ikan bilis sikit. Telur sikit. Jangan makan banyak-banyak. Itu cara dia. Jangan ayam daging semua tak boleh makan dah. Udang, seafood semua tu kena tak boleh makan dah. Tinggalkan dulu. Makan yang ikan je, protein ikan je. Ikan kecil-kecil. Macam saya beritahu lah. Ikan sardin, ikan tamban, ikan bilis. Itu je. Kalau macam pulut tu boleh makan tak? Ada kecil manis tak? Kecil manis tak ada. Darah semua tak ada. Cuma kena yang tu je. Kolesterol je lah sekarang. Boleh makan pulut sedap. Tak masalah. Itulah takut sakit lah. Dah ada lah. Dia kalau orang kecil manis janganlah makan pulut. Orang tak ada kecil manis yang biasa-biasa je, sakit sekali biasa, saya suruh je makan pulut, tak ada masalah. Okey. Tapi teruskan berditok macam biasa, ditok tu dia akan buat rawatan, dia akan buang. Ditok baru order je. Benda-benda yang tak bagus dalam pulut, kalau ada benda yang tak bagus, ditok saya akan buang, jangan risau. Jadi apa-apa makanan yang saya kata boleh makan je lah. Sebab kalau lain-lain masalah yang berpunca daripada makanan tu akan di-cover oleh ditok tu. Ditok tu akan buang. Dia akan buang benda-benda yang pelik-pelik yang ada dalam pulut. Kalau benda tu bisa untuk buat pinggang lah. Okay, terima kasih. Okay. Memang orang Kedah suka makan pulut. Sarapan pagi sedap makan pulut tu. Pulut dengan ikan masin. Ada nyok tabuk sikit. Oi, sedap tu. Bagus. Soalan-soalan menarik daripada pesakit kita malam ni. Alhamdulillah, syukur.